Okey. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tak ada apa, aku just nak apa ni, sembang-sembang je. Kan, aku baru sampai ke rumah ni. Lewat malam juga sampai rumah. Hari ni aku banyak berjalan jauh jugalah hari ni. Ada banyak benda, aku sibuk betul lah 2-3 hari ni. Esok pun sibuk lagi, tak tahu macam mana. Terima kasih bagi yang join, adik, started, tuah, sebagainya. So hari ni aku live dekat satu tempat je, dekat TikTok saja. Dan aku tengah record guna PC aku, laptop aku untuk nanti dekat sana lah, untuk Rumah Merah nanti. Okey. Terima kasih pada yang join semua. Okey, apa cerita nak kita sembang malam ni? Dan aku sebenarnya malam ni tak apa pun sebenarnya. Aku travel sedikit dah sibuk lah. Alamak, apa benda ni? Kita dia Surizan, Mambang Mabuk, terima kasih kerana join. Kita sembang-sembang bebas. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya tentang apa saja, tanya. Dan aku tak ada hal ni. Ini kita sembang bebas. Dan boleh bertanya apa-apa pun. Tak ada isu lah. Dan aku pun tak ada nak terlalu rigid sangat. Dan terima kasih kepada yang join. Baru ada 2 orang yang join. Tak apa. Mungkin ada yang ramai lagi tengah makan kot. Tak apa. Aku salam. Puntung kayu. Apa khabar? Bilis. Terima kasih sudah join. Tak ada apa. Sembang apa malam ni. Sembang bebas. Tajuk bebas. AG, Hussein, Syaril. Terima kasih sudah join. Dan kepada siapa-siapa itu, shalom. Tak ada masalah. Tak, korang tanya soalan, aku jawablah soalan-soalan tu. Aku tak ada idea dalam kepala otak aku yang betul-betul pure lah. Nak cerita pasal motor, semalam lah cerita pasal motor kan. Apa lagi nak cerita kan. Nak cerita pasal kereta, aku bab kereta dia aku lemah sikit. Aku skill tak banyak kan. Aku hantu motor. Kan. Jadi tak tahu nak cakap, nak cerita tentang benda-benda lain lah. Bab mancing boleh lah. Kalau cerita tentang bab mancing, nak kata pandai tidaklah kan. Dan kumpau kat selalu kan. Tapi boleh lah. Kan. Boleh jugalah. Kerap jugalah memancing. Terima kasih. Bila ramai lagi yang like yang apa ni, yang masuk langit cerah. Terima kasih kan. Kena like. Kan. Aku cadang tahun ni dah lepas lah musim mencandak sotong. Tahun depan lah. Cerita gelanggi ni kan. Macam inilah. Cerita gelanggi ni berat cerita dia. Oi, pancing undang kalah bawah betul bos. Dia memang tarik dia syadu. Dia nyit tu cerita dia. Tapi aku ingat lagi masa aku mancing dekat area Pengkalan Pandan dekat sini, dekat Kemaman ni. Dengan member lah. Tengah sedap-sedap mancing kan. Aku dah kata kalau kita mancing udang ni memang ada satu ni kena fikir lah. Tiba-tiba berdebur dekat air kan. Budak-budak tengok semua tu terus belah tu kan. Dengan aku kali. Mana taknya besar bos buayanya. Aku dah kata kalau kita mancing udang tu kawasan tu mesti ada buaya. Jadi cuak bos semuanya. Aku tahu dia. Aku punya pancing semua tarik. Gewang semua blah. Kita balik kat kedai makan mi udang. Sudah ni makan mi udang. Sebabnya pancing kat situ. Geram bos dia. Cerita mistik ada banyak juga lah masa time mancing ni kan. Satu masa aku mancing Waalaikumsalam. Aku mancing dekat Pulau Sembilan, dekat belah-belah Selat Melaka dulu dengan abang aku. Dia kurang dalam pukul 10.30 macam tu malam kat sebelah lah. Tiba-tiba dekat laut tu kita nampak kan, di bawah cahaya bulan tu kita nampak cepat air tu. Dia kocak air kan. Biar betul apa benda tu. Panjang dia tu, lebar dia tu, lebih panjang daripada bot kita orang. Aku cakap. Kan, sampai apa benda ni. Tapi pancing lagi ni cerita dia. Tiba-tiba abang kau cakap, tak boleh, kita belah.
Elok-elok kita belah tengok rupanya pari sebesar-besar panjang bot tu. Bot kita orang ni panjang lebih kurang dalam 20 kaki tu. Kau bayangkan daripada ujung motor tu, enjin tu sampai depan tu, lebih panjang, lebih lebar daripada tu parinya. Abang cakap tak boleh. Ni sama bukan hantu air ke apa tapi ikan pari abang cakap. Nampak lain macam gaya dia. Tapi cuak bos, sebesar bot bos, itu dia. Tak adalah bukan bot lah, bot apa ni sampan gitulah. Tapi besar lah kita orang punya. Panjang 20. Kan enjin masa tu enjin apa 40 50 kuda 60 50 kan. Kau bayang ah aku salam maybe. Itulah pengalaman aku dekat Pulau Sembilan. Banyak orang cakap kalau mancing kat Pulau Sembilan belah malam tu berhati-hatilah sebab banyak-banyak benda-benda pelik dekat situ. Tapi aku tak tahu. Tapi ini pengalaman lah aku mancing. Itu antara satu tempat pengalaman yang aku rasa, seram bos itu dia. Banyak tempat aku mancing, aku salam. Aku banyak tempat aku mancing, pergi kat sana kat sini. Memang aku tak ada, bukanlah kaki mancing. Lagi satu mancing time nak maghrib. Main lagi nak maghrib tu lagi nak dekat azan sebagainya tu lagi masa tu. Apa naik saja. Kau pancing, kau pakai apa ni? Apollo pun naik aja ikan. Gila bawa time macam tu memang itu dia. Memang naik sebab apa? Dia suruh korang tak sembahyang maghrib. Itu dia. Pulau Sembilan betul. Best betul lah aku juga Pulau Sembilan. Aku pergi dulu. Memang cuak lah bawah dulu. Tapi itu masa aku umur dalam 30 lebih lah dengan abang aku yang nombor 2. Memang time nak maghrib tu memang masa tu lah. Masa nak rembang, nak masuk, nak malam tu lah. Macam tu. Time itulah kalau kau mancing ke memang pak berlayar. Pakai Apollo kau bayangkan Apollo letak 3 mata, 4 mata. Lekat semua. Lekat apa yang ikan apa gelama lah itulah. Oh lah bang. Dia. Belum. Nantilah ada masa nanti cerita kat Wattpad lagi. Wattpad tu nanti cerita. Malam ni cerita mancing kan. Tapi betul lah. Itu pengalaman mancing lah. Mancing kalau aku pernah mancing dekat jeti sini. Jeti dekat bot dekat Kemaman dekat rumah aku ni jarak dalam 1 minit perjalanan. Kat situ lah. Selalu mancing ikan, cencaru. Pakai Apollo je. Bayangkan pakai Apollo dapat cencaru. Bayangkan pancing. Pakai Apollo mana ada umpan pakai mata je. Tarik. Memang. Kat Balkan tak ada masa cerita dia. Tak ada masa tu fikir nyawa je cerita dia kat Balkan. Mana ada dan nak pergi. Kan, Waalaikumsalam. Noam. Tapi mancing macam-macam lah cerita dia. Yang itu aku tak boleh jawab. Soalan dia itu Syams aku tak boleh jawab. Kalau aku jawab tu banyaklah cerita dia kan. Tak payah cerita dia. So kau fikir, kau tengok dan kau ikut follow dia punya timeline dia tu. Alright. Lagi satu mancing yang paling brutal sekali aku rasa mancing dekat Jeti Star Cruise dekat dengan Kijal tu. Jeti Star Cruise. Ni cerita dia kan. Jeti Star Cruise tu lebih kurang dalam 100 meter tau. 150 meter ke tengah. Okey, Jeti Star Cruise tu. Kau bayangkan bila ada sekali tu aku, kawan aku ada 2 orang kan. Kami pergi 3 orang. Pergi kami mancing. Kami bawa umpan. Malam tu bulan betul-betul bulat besar tau. Dekat laut tu cerita dia kan. Jadi bila bulat tu terima kasih yang bagi gift. Jadi bila bulat tu kita nampak tu garisan macam putih apa macam langit cahaya tau dekat atas laut kan. Okey. Jadi kita mancing lah. Ada dapat anak ketam aja. Aku pun gengang tu. Masa kita datang tu ramai orang. Orang tu dapat ketam, orang tu dapat sotong. Banyak orang kat atas tu. Gila ramai betul meriah. Tapi motor tak ada tau. Aku pun tu jadi tak apalah ramai mungkin dia berjalan kaki sebagainya kat kampung orang dekat dengan apa Jeti Star Cruise dekat Kijal. Sedap mancing kan tiba-tiba kawan aku tepuk bahu. Balik je. Kita. Pasal apa? Balik je dia kata. Kita orang pun aku cakap kat seorang lagi kawan tu jom balik kan. Balik. Kita kemas balik. Masa balik tu dah dalam kereta dah jauh lah. Masa tu dekat mana di Bandar Baru Kijal sebagainya memang gelap kawasan tu. Lalu kan baru member cakap, "Bang, kau tahu tak? Kenapa kita tak dapat apa-apa pun tak, even ketam yang besar pun tak dapat." Kata. Sedangkan orang lain nampak macam apa ni cotong lah apa sebagainya. Pasal apa lah? Cuba kau tengok. Mana ada orang masa kita balik tadi? Mana pergi semua orang? Kita orang dah seram. Aku dah seram lah dengan kawan-kawan aku kan. Jadi kita, biar betul ni cerita dia. Aku sebenarnya pelik. Sebab selipar tidak ada.
Lepas itu motor tidak ada, kereta tak ada. Tapi ramai orang mancing. Semua dapat sotong lah apa macam-macam. Pelik betul sungguh malam tu. Dekat Jetty Star Cruise tu. Lepas tu bila esoknya tu, bila kata orang lalu balik kawasan tu, baru perasan. Dekat tepi tu adalah kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan Islam. Memang kita kena main betul lah. Tapi malam tu, kita orang pergi kat benteng dekat area Kemaman ni. Mancing dapat kerapu, dapat siakap. Mancing kat tepi je. Oh gila, puas hati lah. Tapi yang dekat Jetty Star Cruise tu memang kantor betul malam tu. Aku bila tiap-tiap kali aku ingat benda tu, jangan main-main pergi saja. Kena tanya orang-orang lokal dululah. Bahaya betul. Bayangkan, sepanjang-panjang Jetty Star Cruise tu lebih kurang 100 meter, 150, 100 meter macam itulah panjang dia. Penuh orang kiri kanan. Sedangkan kawasan tak ada motor. Tak ada apa pun. Bayangkan. Gila boh. Aku cakap, kita orang mancing, kita mancing ujung sekali. Kat atas panel tu, tepi ujung. Mancing-mancing. Waalaikumsalam. Mancing-mancing. Dapatlah anak-anak utam. Tapi umpan makan habis je. Aku geram betul. Tak apa-apa. Sesia je makan umpan. Umpan pumpun lah apa sebagainya. Tapi orang lain kita tengok dapat sotong, dapat apa sebagainya. Itulah. Tapi bila balik tu kawan aku tu beritahu. Masa kita balik tadi tak ada orang kan? Tak ada orang lah dia. Sebabnya mana ada orang pun. Kita je 3 orang. Kau bayangkan. Tempat tu macam mana boleh orang ramai. Lepas itu lah ramai orang. Kereta tak ada, motor tak ada. Rumah pun jauh bos situ dia. Bila kita orang check balik memang tepi tu ada kawasan perkuburan tu. Jadi aku nak cakap lah kalau korang orang luar mancing dekat Jetty Star Cruise yang dekat Kijal tu, dekat tepi tak berapa jauh masuk ke Awana Kijal tu. Awana Kijal tu kau ambil belah sini sikit. Sebelum JPJ tu ada satu lorong kau masuk dalam tu. Memang aku tak boleh nak buat cakap lah. Memang kau akan kena dia. Memang seram. Aku mancing bab seram ni macam banyak lah aku cerita kau. Banyak benda lah aku dah kena. Tapi bila fikir balik kan, yalah Allah Ta'ala nak bagi kan, kita ambil je lah. Sebab kita tak adalah kata macam takut ke apa ke kan. Aku tak tahu, ini pengalaman aku, pengalaman korang aku tak tahu je dia. Kan? Tapi itu yang berlaku lah. Jetty Star Cruise Kijal, kita orang mancing memang kena. Lepas itu Penggalan Pandan kita mancing. Aku cerita mancing kat sini lah. Penggalan Pandan kita mancing kat kena. Lepas tu dekat Cendor kita mancing. Itu pun, kau bayangkan, kita pancing pun, kan, tak tahu macam mana. Dapat yang kecil-kecil apa. Yang itu memang pelik. Sebab itu malam tu, tak ada apa-apa tapi, berburu ni aku ada pengalaman. Aku ada pengalaman. Sekejap lagi aku cerita pasal berburu. Mancing tu, ya Allah, memang pelik lah cerita dia. Kita kena kencing daripada atas tu. Tak tahu apa benda ni, pencing atas. Tapi bukan hujan. Memang kurang ajar betul lah. Aku rasa, bukan orang lah aku rasa tak tahu benda ni. Memang akal rezeki lah cerita dia. Tak pernah kena memang kata mengarut dia. Tapi, bagi yang tak pernah kena tu, aku nasihatkan supaya kena-kena lah sikit sekali-kala. Aku memburu dekat hutan. Aku ikut memburu ni, masa aku darjah 4. Jam 4. Ikut pakcik aku, bapak saudara aku. Bapa saudara belah bapa aku. Sebab dia kahwin dengan mak saudara aku. Dia kira bapa saudara lah, dia lah birat gitulah. Jadi aku ikut dia. Dia bawa Winchester kan? Winchester pergi memburu rusa. Aku bawa torchlight, aku bawa parang. Cerita dia, kita orang pergi. Aku pergi masa tu jam 4. Aku ingat je aku dapat makan masa tu, dapat makan pelanduk lah, dapat makan apa ni, napuh lah sebagainya. Sedap. Tapi aku cerita kau landak lah. Tapi malam tu bila aku nampak aku suluh. Aku cakap kat pak saudara aku, tu ada rusa. Dia terus macam ni. Dia kata jangan sebut rusa. Itu bukan rusa. Sebab rusa tak akan mengkedip mata. Dia kata kalau yang mengkedip mata tu bukan rusa. Dia kata, oh iya ke? Macam itu ke? Dia tak salah tembak. Nanti kalau tembak dia kena orang lain. Ya betul. Aku kena macam itu juga dekat Putrajaya. Ada satu tempat jugalah. Memang kena. Tapi berburu dalam hutan ni bapak saudara aku ajar masa dulu. Satu. Lepas tu aku ingat lagi masa berburu, lepas tu masa belajar menyembelih ayam, bapak aku ajar dengan pak saudara aku ajar sebagainya. Kena letak daun dekat telinga. Aku pun tak tahu apa petuanya. Wallahualam. Ritual macam biasa tapi letak daun dekat telinga. Apa benda tu? Bandi ke? Nak elak bandi? Tak pasti. Kalau korang tahu, kau boleh jawab. Tapi, biasa ni tu. Aku pergi tu malam-malam. Pukul 2, pukul 3 pagi, memang ikut memburu. Keluarga aku memang bapak aku
bawa memburu, pak dara aku bawa memburu. Memang kita orang ada senjata api kan. Memang kita orang selalu pergi memburu. Bapa aku juga ajar memancing. Kami pancing pakai apa tu? Batu ladung dia pakai sepak pelak oh. Batu ladung sepak pelak oh, ingat apa? Pergi kat kedai minta sepak pelak. Nak jimat ni pasal. Kan beli batu ladung mahal. Minta sepak pelak motor apa sebagainya. Jadi batu ladung untuk terpancing. Tapi aku ikut memburu daripada darjah 4 sampai tingkatan 3. Tapi aku start menembak darjah 6. Pakai apa ni? Shotgun, pakai shotgun. Ada peluru 12 bor. Buckshot. Buckshot ni peluru. Bayangkan budak darjah 6 pegang melambung belakang. Nak pergi memburu punya pasal lah. Tu pandai. Dah, aku rasa gembala tu kot yang tu macam bapak saudara aku cakap. Penjaga tu. Biasanya macam rusa ni satu benda yang lagi satu, kalau harimau ke apa-apa binatang pun, logik dia tak berkelip macam manusia. Berkedip macam manusia. Jadi tak logik kalau ada benda tu. Mungkinlah kot. Tak tahu. Tapi that's why macam yang letak kat telinga tu apa benda lah sebenarnya. Kan? Aku masa kecil-kecil dulu tu lah letak daun, sembelih. Sampai sekarang pun kalau aku nak sembelih apa-apa, aku letak daun kat telinga. Aku tak tahu apa ritual dia. Aku main balas je. Selagi mana dia tak ada bercanggah dengan agama, mampu-mampu lah. Aku tak ada hal lah. Itu dia. Mungkinlah kot. Mungkin aku tak tahu cerita dia. Tapi orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu, memang tiap kali nak menyembelih, memang letak daun kat telinga. Sebelah kanan. Lepas itulah cerita dia. Tapi menyembelih binatang ni cerita dia tak. Kita menyembelih tak ayam ke kambing ke. Aku selalu ikut cerita dia. Tapi masa budak-budak lah. Tapi bila dah besar aku malas lah. Sebabnya aku dah jadi macam trauma. Sebab aku pernah bekerja dalam bidang tu. Jadi aku trauma sikit lah cerita dia. Aku tak sembelih lah. Ya tak tahu kat telinga. Tu apa pelik aku cerita dia. Tak tahu, aku pun tak tahu. Tak, agaknya mungkin orang tua-tua dulu kot. Orang tua-tua dulu dia punya style dia macam tu. Kan? Tapi itulah, kalau ikutkan betul-betul orang dulu-dulu, dia banyak tau yang orang kata kalau nampak macam apa semua hutan ni contoh dia nampak ayam hutan contoh dia, nampak ayam hutan. Lepas tu kawasan tu pula bersih je, daun-daun pun macam terjaga. Kau jangan main kat situ dia kata. Silap-silap kau masuk dekat dalam kawasan bunian dia kata. Orang tu cakap lah, aku pun tak pasti. Tapi logik juga. Kau bayangkan hutan, ada ayam hutan, tiba-tiba tapi kawasan tu bersih. Macam dekat Gunung Ledang sebagainya tu kan. Aku bukan rasa mungkin jugalah kot. Mungkin dia orang punya juga kot. Wallahualam apa benda kayu cerita dia. Kan? Sekali tu aku cakap ayam tu mungkin dia. Just sotong, candak sotong sekali. Dan macam ni. Tak. Kalau nak candak sotong, bulan 4, bulan 6. Tahun depan aku rasa aku nak kena buat satu bot. Aku rent satu bot. Kita tong-tong lah. Bukanlah aku tak mampu nak bayar seorang kan. Kita tong-tong, kita set bulan 4 atau hingga bulan 6 tu. Masa tu kita buat. Pergi mancit candak sotong. Aku ajar kau orang macam candak sotong. Ada. Orang bunian ni ada ayam dia. Bukan saja ayam macam ayam katik kita dia. Ayam hutan tu. Dia orang pun ada macam-macam dia. Tak, memanglah aku tahu nak pakai ramai. Tapi kita pergilah berperingkat-peringkat. Takkan pergi semua satu hari. Mungkin hari minggu ni orang ni bulan ni pergi. Kan? Dia orang ada free. Minggu depan minggu ni orang lain kita dah. Kita tong-tong lah sikit dia. Kita tong-tong. Lepas tu kita bawa potluck masing-masing. Makan sama-sama atas kapal. Dia. Sambil mencandat sambil mendengar cerita. Itu aku tahun depan insyaAllah kita pergi. Kan? Aku rasa lah. Aku tak pernah jumpa. Ada. Ayam hutan pakai ayam tamas. Tunggu. Aku ikut memburu dulu tak ada pun cerita dia. Makan atas bot. Tambah dengan sotong tu masak kari apa. Panas-panas. Sotong fresh. Sedap. Cerita dia. Masa ke dunia, jin-jin dihalau ke hutan. Memang itulah jin memang dihalau ke hutan. Dia tahu lah cerita dia. Lepas tu, kalau dapat tu kau patut ambil lemah dia. Apa ni hantar emas dia. Lepas tu kena ikut lah pula cerita dia. Tapi, aku tak tahulah cerita dia. Tapi yang aku tahu ada satu tu yang apa, yang pokok pisang pakai benang merah tu.
Ya itu aku tahu cerita dia. Siapa-siapa nak mengorat hantu apa sebagainya, kau pakai cari pokok pisang yang baru nak keluar apa, nak keluar apa apa buah itu biji itu, pakai itu benang, benang merah. Itulah pula itu payah tu. Jatuh pisang. Hantu hantu jatuh pisang tu. Oi, gila bahaya. Baru nak tunah tu, kau ikat kat pokok tu benang merah tu, buka tingkap sikit kau sambung ke rumah. Eh. Kau pun dah pernah buat juga? Ya, aku tak beranilah cerita dia. Sebab itu aku lemah. Tapi aku tahu benda tu ilmu apa. Ya, betul. Dia berkata awet dia lawa cerita dia. Awet 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 pisang kan? Awet pisang. Tidaklah. Gila bos itu dia. Ayam hutan balik sembelih makan, makan dalam mimpi tu pulang kau balik. Wow. Nak kena pulang balik tu tak tahan tu. Hero menangis awet pisang. Tak adalah, tak ada. Aku tak berani juga lah macam itu dia. Tapi nak pokok pisang yang jauh dari rumah. Alamak jenuh lah pula kan. Yang tak silap aku masa tu tak ada apa-apa. Nasib, nasib. Itu dia, korang jangan buat benda-benda pelik weh. Nanti korang hilang. Rupanya duduk bawah pokok pisang, tidur. Hai, jangan. Kau tahu tak? Ayam hutan ni sebenarnya, kau pernah nampak tak ayam hutan, dia punya bulu semua putih. Sedangkan ayam hutan, biasanya ayam hutan adalah, dia ada macam-macam warna, warna-warna cantik, betul tak? Tapi pernah jumpa tak ayam hutan warna putih? Gila, PSPM. Standard lah. Aku pun PSPM lah. Pun buat benda-benda pelik, benda-benda bongok. Benda-benda bongok semua aku pernah buat. Kau ingat jangan cakap lah. Biasalah budak-budak Gen Z. Budak-budak apa ni, dah lama kan. Yang putih tu benda lain. Itulah cerita dia. Air hutan putih tu aku cerita. Dia banyak air hutan. Tempat kau ada banyak air hutan. Best lah cerita. Tanda. Tak, ayam hutan warna putih. Jadi dia kata kalau kau dapat bela ayam hutan warna putih tu, kau akan dapat something. Something apa ni, macam ilmu lah daripada dia. Wallahualam, aku tak tahulah dia. Confirm. Weh, jangan. Sebab takut tertembak orang bawah dia. Kalau benda-benda macam tu jangan main tembak kan. Jangan main tembak dia. Sungguh. Aku kalau buat menembak apa ni, apa binatang tu macam kita tembak kan dia. Kan? Aku ingat lagi aku menembak tu. Apa ni babi hutan tu seorang apa kebun getah. Babi hutan kalau tahulah kalau dia jalan tu dia jalan straight dia menonong straight kan. Apa pilihan kita dia? Pang-pang dia piau-piau lah dia. Tapi sehari kau tak kojolkan dia, terkajolkan dia, dia memang menyelanak dalam tu. Apa saja dia bantai. Oh, itu ayam lain, bos. Ayam Cina. Ayam tu ayam kari itu dia. Oh, betul, betul. Kan? Aku pernah kena marah dengan bapak aku lah, yang lendir. Kan? Bapak aku cakap, "Oi, kenapa kau tak bagi mati tu kau? Tak bagi kajol lah apa ni babi tu. Kalau tidak dia nanti menyusahkan orang nanti." Aku pernah kejar 3 kilometer dalam hutan, dalam kebun getah tu, dekat Batu 26 Perak tu aku cari. Babi tu dapat jumpa juga dekat dekat satu dia tengah minum air dekat tu. Pasal aku sayonarakan dia. Lepas tu aku bagi tahu Cina yang ada kebun dekat situ tu. Dia cakap boleh ambil situ tu aku punya rezeki. Oh, terima kasih dia cakap. Habis tunggal lah. Aku kejar dia 3 kilometer bawah lebih kurang. Daripada kebun bapak aku bawa belakang tu. Memang kalau ikut ke mana ada lesen masa tu. Tapi bapak aku je ada lesen. Masa tu aku kejar tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 3. Bayangkan. Dulu naik motor, naik atas motor scrambler apa, bawa belakang tu. Wah, selang belakang dengan apa ni, bapak aku punya shotgun. Jalan. Pergi masuk kebun lah. Ingat apa? So bapak aku ada lesen, abang aku ada lesen, adik-adik aku semua ada lesen lah. Oh, racik biasa. Oh, racik pakai duit tu payahlah. Memang kalau dia kalau dia menyelanak tu, dia tak tengok dah kiri kanan. Dia main nyelanak je. Kalau kau nampak, kau boleh elak-elak. Tempat dia punya taring tu macam ni lah, bawah. Itu dia. Bahaya kalau kena. Kalau pinggang patah bawah. Betul, betul. Itu lain.
Betul betul itu lain. Ayam lain gitu. Tapi betul lah aku ingat lagi. Dalam beg pinggang apa ada peluru buah. Oh, peluru black shot tu. Naik motor scrambler bawa. Pernah lah kena tahan. Saya nak hantar, asal nak hantar senapang dekat bapak saya. Aku bagi alasan. Tapi dia orang okey, dia orang tahu. Dia orang kenal lah sebenarnya aku. Jadi tak ada masalah. Masa tu kuliah, ada tiga. Naik scrambler hantar, pergi kebun hantar. Sebab bapak aku sebelum nak menoreh sebagainya, dia akan letupkan dulu mercun dah. Tak kira lah mercun bola ke apa ke dalam 2-3 biji. Jadi kosong lah. Tak adalah kat kabel besar, tapi bapak aku pengawal keselamatan jadi dia. Kat Sakat apa ni, Sakat Lombong, BJ. Lepas tu memang ada lesen. Keluarga aku memang ada lesen semua. Jadi kita adalah kabel besar, tapi sebab kereta orang memang follow dia, follow dia punya rules. Tentu dengan rekod yang baik, so ada lesen. Memang tak boleh jamin. Tak boleh jamin. Memang sungguh. Aku ada set ni. Jadi ini cerita zaman-zaman dulu lah. Bila arwah bapak aku meninggal, pasal abang aku ada lesen, so dia perpindahkan senjata tu yang apa tu pada abang aku nombor 2, yang cikgu tu. Dah pencen juga abang tu dia. Ha, tu kita panggil timah ah, timah. Aku ada peti besi aku simpan. Jadi abang-abang aku ada jadi orang, tapi dia orang punya yang kecil-kecil saiz. Yang aku punya memang saiz besar lah, gitu dia. Oi sayangnya kalau tak sambung, kata dia. Boleh sambung patutnya. Anak-anak dia patut ambil lah. Kata dia. Boleh turun. Selalunya dia akan bagi kat abang yang tua, tapi macam abang yang tua dia tak pakai itu, dia tak pakai shotgun ke apa sebagainya. Abang yang kedua aku dia banyak pakai sidearm, so jadi lesen dia. Malah dia kata aku tak nak simpan lah, dia bagi abang yang kedua. Ha. Sungguh kalau kau ada lesen, bapak kau ada lesen ke apa, jangan putus lesen lah. Sambung lesen lah. Boleh mohon balik. Janji ada kebun, ada sebagainya. Ha, memang itulah. Lepas tu macam kita orang yang ni masuk kelab sebagainya. Macam aku ada special lah gitu dia. Alright. Tapi itu aku nak cerita dengan orang bukan pasal benda senjata tu pun, tapi pasal memburu ni, dia best aku cakap kau. Walau aku pernah memburu pakai sumpit, pakai anak panah gitu dia kan, panah kan dia. Tapi dia punya rasa tu feel lain gitu dia. Tapi cuma banyak benda. Terima kasih weh bagi gift lah kepada aku kan. Terima kasih. Kan. 10 pula tu masya-Allah ini. Terima kasih ya Allah. Kan. Jadi pada yang join aku cerita dengan kau bila kita memburu ni, aku pernah jumpa tenggiling. Kau tahu tak tenggiling dia guling kata tu kan. Kau kan bukan main. Kan. Aku tak tahu lah kalau lah boleh tenggiling ni kita boleh buat sup ke apa kan. Tapi aku ingat lagi dia orang-orang apa Gedumbu kan, sup apa, kari gedumbu kan. Ha. Itu biawak. Kari dekat area dekat Setiawan kata silap aku. Setiawan lah. Bukan Setiawan. Lekir ke Setiawan? Setiawan. Aku ingat lagi masa aku pergi dengan abangku, hantar abangku kerja dekat Pulau Pangkol tu. Aku bawa kereta dia, balik bawa kereta dia kan. Abangku kerja. Aku cakap, ramai orang kat kedai tu kan, roti canai tu. Jom kita singgah makan. Kalau kau rasa nak makan kari gedumbuk, singgahlah dia kata. Orang Melayu ramai. Kari gedumbuk tu. Aku cakap, oh ya betul. Gedumbuk. Lepas tu sekali lah aku lalu kat situ balik, sekali aku tengok kan. Ini kari apa ni? Dia cakap terang-terang, kari gedumbuk kan. Push, aku cakap, dia betul. Kari gedumbuk bos. Bagi orang yang tak tahu, dia kata gedumbuk tu apa benda. Dia, sedap lah, sedap. Memang sedap lah. Dia kata memang daging dia sedap. Tapi gedumbuk tu adalah biawak. Makan kari, orang roti canai memang. Nala lekik amak. Kata dia. Lekik kat area mana bos? Kata dia. Abangku dulu duduk kat lekik sekejap. Dekat dengan masjid. Masjid yang belakang tu. Lekik apa ya. Tapi dah pindah dah abangku. Betul biawak. Dekat area sana. Setiawan tak silap aku. Masa tu abangku kerja dengan Pan Pacific. Pangkor. Aku ingat lagi abangku kerja dengan Pan Pacific. Kau tahu abangku kerja dekat Pan Pacific. Masa dia minta kerja kan. Orang tu tanya, apa pengalaman?
Kan? 5 tahun. Professional rubber tapper. Pernah orang getah 5 tahun. Minta jawatan management. Jadi orang yang nak interview dia, fikir tengok dulu dia ni. Atas bawah, atas bawah. Pakai data smart, bawa sijil, bawa diploma sebagainya. Tapi, tengok 5 years. Rubber, apa professional rubber tapper. Oh, dekat tu. Dekat dengan yang apa ni, pokok tanam pokok apa? Pokok strawberry tu. Gitulah. Bosan semua. Waalaikumsalam. Okey. Jadi cerita dia, macam mana, lala abang aku dapat kerja tau. Dapat kerja dekat Pan Pacific Pangkor tu. Tapi abang aku lepas tu abang aku jadi manager lain lah cerita. Tapi masa tu yang kes tu, ui ada pengalaman ayam putih. Ayam hutan putih. Ini menarik ni. Cerita sikit. Baguslah best cerita dia. Aku tak pernah ada pengalaman tapi aku tahulah benda ayam putih tu. Cerita dia. Tuan cakap kalau kau dapat benda ayam putih tu, ayam hutan putih tu, kau akan dapat ilmu. Dibagi ilmu secara granted dia cerita dia. Dia orang cakap lah. Wallahualam besar. Oh, biar betul. Mata merah jangan. Farmer tu profession lah. Betul lah. Abang aku 5 years tau. Professional rubber tapper. Tu dapat kerja bawah. Lepas tu dia kerja dengan banyak company lah. Akhir sekali dia kerja dengan one of the big apa pharmaceutical company lah. Gitu dia. Itu abang tu. Ajak ni kotak. Itu dia. Cerita dia. Kau cerita apa benda kan? Kan? Kau cerita-cerita aku pun tak tahulah cerita. Naik kotak tu siapa? Aku tak tahu sebenarnya tu. Sungguh aku tak tahu. Ya Allah, aku pun tak tahu macam mana nak invite ya. Sorry bang. Cerita aku boleh baca dalam buku lah cerita dia. Nantilah aku keluarkan buku. Aku tak kerti nak invite lah. Aduh bangkai betul lah. Aku tak tahu benda ni cerita dia. Aduh lah. Tapi ini pengalaman lah. Pengalaman. Kan? Nanti aku belajar lah. Okey. Ha. Ha. Sungguh aku tak kerti nak invite ni cerita dia. Kan? Tak tahu macam mana nak invite lah cerita dia. Oh, banyak benda aku kena belajar lah. Tapi aku cerita kau pengalaman yang pelik-pelik cerita dia. Ada lah, pernah lah aku masa kecil-kecil dulu kan. Aku masa kecil, masa ni aku cerita korang masa tingkatan 3 sampai tingkatan 5 kan. Aku kalau hujung minggu, Jumaat, apa Sabtu, Ahad kan dekat Negeri Perak ni, aku pagi-pagi je lepas makan sarapan sebagainya, sarapan apalah sangat, jemput pisang ke jemput apa-apa benda lah aku makan. Lepas tu aku bawa golok satu, aku akan merayap satu kampung. Masuk hutan sana, jumpa buah itu bahkan. Aku ada satu tempat tu aku selalu pergi. Tahu tak? Dia ada satu kawasan tu, dalam hutan, tapi cantik, bersih. Ada banyak pokok. Pokok-pokok buah-buahan. Ada buah manggis, ada buah. Aku memang selalu makan itu. Tapi aku cakap lah, ini tak apa. Ini pokok-pokok ni mungkin ada orang yang tanam cakap jatuh dulu. Kira halal lah aku cakap kan. Kalau ada yang siapa yang punya, minta maaf lah. Aku bahkan kalau tidak nanti kan burung-burung makan sama je cerita dia. Kan? Betul-betul kelas aku nak masuk kelas. Jadi bila aku makan benda, aku buat tu, aku buat tu. Lepas tu kalau aku jalan, aku jumpa pokok buluh, ada nampak rebung banyak, aku akan ambil itu, aku akan bersihkan semuanya. Apa ni? Dia punya apa Allahuakbar, buluh punya miang tu, buang-buang semua bersihkan, masuk dalam plastik. Aku ada bawa plastik, masuk. Aku ambil pucuk paku, aku ambil apa ni, pucuk ubi. Segala-gala benda yang aku jumpa aku ambil, bawa balik suruh mak aku masak kata dia. Oh, pak belang biasa, tak apa. Apa sebudak-budak biasa je kata dia. Memang aku bawa kat kampung ni macam-macam benda aku buat. Aku bawa sekali, aku janji aku ada golok, tahu tak? Aku cakap hantu setan ke apa ke, pergi mampus, mari try dengan golok aku. Nak rasa kena godok try lah aku cakap. Aku masa tu something sikit masa sama budak-budak kan. Ya, aku macam-macam jenis rebung. Aku jumpa buluh macam-macam jenis buluh kata dia. Memang buat.
Aku suka buat macam tu tau. Rebung ni, kau potong halus-halus cerita dia, buat masak rendang. Alah, mantap, mantap. Lagi satu aku ambil buah, ambil kijin. Kijin kau tahu tak kijin? Dia macam, kijin ni macam apa tu? Allahu Akbar. Kijin ni macam kepah macam tu tapi kat sungai. Tahu tak? Dekat lombong-lombong kijin ni. Orang Jepun pun sedap agak. Cerita dia kan, pucuk rotan biasa cerita dia kan. Aku ingat masa aku ambil kijin tu dekat satu tempat tu tak berapa jauh daripada Tualang 3. Nama tempat tu Tualang 3. Okey, kau kena ingat lagi. Dekat Perak ni, dekat rumah aku duduk tanya Tualang. Tak berapa jauh dekat situ ada kawasan Tualang 3. Tempat aku kejar kambing aku hilang. Sampai nak maghrib baru aku dapat jumpa dia. Dapat bawa balik dia. Tapi aku nak cerita kau pasal dekat situ ada satu macam Lombong punya kawasan pipe apa ni saliran air keluar kan. Aku pun ambil lah kat situ banyak kijin. Aku dengan kawan-kawan aku ramai lah. Kita mandi kat situ sebagai. One day tu aku tengah turun aku orang lain tengah buat macam-macam. Aku turun ambil kijin. Dalam selut-selut tu tiba-tiba kan aku terpijak benda kasar dekat dalam apa parit itulah, parit macam lombong ni itulah, parit lombong tu kan. Aku cakap, apa benda ni? Tapi benda kasar tu bergerak kan. Bila benda basah tu bergerak, aku cakap, naik atas. Tak, bawa lah seguni-seguni, setengah guni ke kijin atas kan. Dan atas juga kami tunggu kan. Lebih kurang 10 minit, baru benda tu timbul, lepas tu benda tu bergerak. Kau nak tahu apa? Buaya bos. Kawasan aku tu selalu banjir. Jadi aku rasa buaya daripada Sungai Kinta tu, dia lari masuk dalam tu, terlepas kat situ. Bosoy amat bos. Itu dia. Rupanya aku terpijak atas belakang dia. Aku cakap naya betul. Nasib baik dah tak jadi apa-apa. Masa tu kata tingkatan 2 macam itulah aku. Dan zaman aku daripada kecil lagi aku memang merayap kat kampung macam-macam ambil lah aku cakap aku tahu mengenal apa pucuk paku. Aku tengok pucuk paku pun aku tahu ini pucuk paku yang boleh makan, ini pucuk paku yang banyak lendir, ini pucuk paku haram jadah yang orang jual kat kedai aku cakap. Kau nak tahu tak? Ada beza pucuk paku. Kalau aku pergi kedai tengok kat pasar orang jual pucuk paku, aku cakap dia jual pucuk paku ke dia jual paku? Haram betul lah, mahal-mahal sungguh. Kan. Tak adalah. Aku memang boya tu dia. Jadi dan dia sedap lah. Tapi kijin satu benda. Kalau nak masak kijin kau kena pakai kayu, pakai tempurung sebab lama bos itu dia. Apa beza paku? Pucuk paku tu. Pucuk paku tu ada banyak cerita dia. Pucuk paku lendir dia bentuk dia macam ni, macam apa bentuk macam cengkok-cengkok tu kan. Yang itu lendir, dia banyak lendir. Bila kau masak, kau rebus bagian ni akan banyak lendir makan. Itu sedap juga tapi sedap sebenarnya bukan masak dia celur lepas tu buat apa ni kerabu. Kerabu pucuk paku. Tapi kalau kau nak masak yang masak gulai sebagai masak gulai sayur pucuk paku, kau pakai yang satu lagi. Dia bukan yang lendir tu. Yang lendir tu kalau buat kerabu sedap. Lagi satu kerabu pucuk mengkudu. Ini macam lala kiamah. Ya betul betul betul. So yang sedap buat kerabu. Tawang kelapa dengan macam-macam. Aku betul. Kerabu lepas tu campurkan dengan sedikit apa ni cendawan sisir. Mantap. Ya Allah kenapalah aku suka makan-makan ni. Sekarang ni pun aku tengah beragam. Jadi aku tak boleh lah makan benda-benda tu. Aku sini ayam kampung aku kurang sikit. Aku suka makan ayam yang bela punya tau. Ayam ni bukan ayam kampung, ayam yang kedai punya tu. Aku tak aku tapi memang mama aku bela ayam kampung banyak tapi kami taruh dekat kaki ayam tu taruh apa ni gelang aluminium nak kenal ayam kita orang lah. Ya. Yang lendir tu memang sedap kalau kau buat kerabu. Ya. Apa RM10 untuk 200 gram ke 1 gram. Gila mahal cendawan sisir sekarang ni. Cendawan busut sungguh sedap. Sungguh cendawan busut sedap. Aku cendawan busut aku makan. Umbut kelapa aku makan. Lepas itu apa ni? Keladi. Keladi kalau masak asam. Sorry sedapnya. Ya Allah Akbar. Kan mak mertua lalu pun taklah perasan. Ya dulu tapi aku risau juga sebab ada kes orang meninggal sebab orang racun dekat dalam kebun getah main ayau. Umbut sawit tak pernah makan. Umbut pisang aku pernah makan. Tapi umbut kelapa aku selalu. Bila orang kampung tembang-tembang umbut kelapa memang adalah dia. Macam mana sekali kita cerita buat makan baru sedap.
Tapi itu kat kampung bila kita kat pekan, kat bandar tak tahu. Aku cuba kalau lah ada kedai masak makanan kampung, pure kampung punya. Tak kira dekat mana pun. Ini macam orang mesti penuh bos itu dia. Bayar RM20 satu makan pun aku rasa RM20-30 pun orang sanggup. Sungguh. Percayalah aku cakap. Tak pisang dia. Ya, itu dalam blok tu. Itu sekarang ni lah dalam blok tu. Mau esok pergi cari bang. Batang keladi. Oi, batang keladi sedap bos. Dia sungguh. Masak dari hati. Sungguh. Kalau kau buka kedai, masak masakan kampung. Tak payah masak masakan moden dia. Pasta ke apa ni, chip apa fish and chip ke apa tak payah. Kau masak betul-betul masakan kampung. Kerabu pucuk mengkudu, kerabu pucuk paku, kerabu apa ni, lepas itu segala-galalah. Daun silom, alamak apa-apa. Ui memanglah. Terung rembang tu. Mak buat sambal. Yo. Siput sedut aku tak makan. Itu saja. Problem aku. Aku siput sedut aku tak reti. Aku rasa macam kenapa kita makan siput? Aku tak tahu. Aku siput sedut tak makan. Tapi aku tahu lah orang lain makan tapi aku tak makan. Sebelum kali asam pedao dekat kedai Samin. Maka, bos. Sedap. Aku tak reti. Aku geli dengan sebut itu dia. Tak. Tapi bila kita ingat balik kan, aku duduk kat kampung tahun 70-an, 80-an. Jadi aku membesar daripada zaman-zaman itu. Kau bayangkan zaman-zaman itu macam-macam ada gitu dia. That's why budak-budak zaman tu susah nak sakit. Nak demam pun susah. Sungguh budak-budak zaman tu terima kasih bagi gift gitu dia. Kan? Tapi sebab gigi sangkut tersedar mampu ya. Betul. Terima kasih. Banyaknya kau bagi gift gitu dia. Kupang makan ni bukan makan. Aku okey, ikan semilang aku tak makan. Okey. Ikan semilang, ikan keli, ikan haruan aku tak makan. Ikan yang masuk aku ikan yang tidak bersisik, aku susah nak makan. Tapi ikan yang bersisik aku makan. Terbalik. Aku punya lain sikit mental. Itu dia. Aku ingat lagi masa rumah aku banjir, bapak aku beli ikan hiu tu, anak ikan hiu. Tak tahu dia buat masak kari sebagainya. Tapi aku ambil ikan hiu tu, aku main dalam kawasan banjir tu. Aku cakap, Jos. Masa tu aku dia 5 je tau. Kena perampok dengan bapak aku. Dia kata, ikan ni beli untuk makan ni kau buat main dalam air banjir ni pasal apa? Ikan darat memang aku tak makan lah, cerita dia. Tapi ikan apa tu? Ikan loma, telur dia aku makan. Ikan pari aku tak makan juga, cerita dia. Makan tapi tak apa sangat lah, cerita dia. Tapi aku buat jos tu dekat bapak aku punya tu, memang kena perampok. Nak kata melambung jugalah aku kena dengan bapak aku. Bapak aku memang garang sikit lah. Itu aku buat ketegur je kalau demam-demam budak-budak dulu je dia. Ya betul, kalau tak pandai masak tu cerita dia. Dengan patin tak makan cerita dia. Tapi macam, kau nak tahu tak, satu masa dulu, masa aku duduk kat Shah Alam, hobi aku ialah bawa ikan patin, ikan keli Afrika tu, dia punya anak-anak ikan tu, banyak-banyak tu. Aku lepaskan dekat Taman Tasik Shah Alam. Taman Tasik Shah Alam tu memang aku banyak lepaskan. Lepas tu aku lepaskan apa tahu? Kura-kura, anak kura-kura. Lambat-lambat anak kura-kura aku lepaskan dalam Taman Tasik Shah Alam tu. Satu lagi aku lepaskan anak buaya jolong-jolong, buaya yang muncul panjang tu. Dia tak makan ikan, dia tak makan orang, dia makan ikan ni sebenarnya. Aku rasa aku lepas kat dalam 20-30 ekor dalam Tasik Shah Alam tu. Kalau korang jumpa tu kira bertuah lah. Memang aku nakal lah dulu lah cerita dia. Ini dah umur 20 lebih lah aku dah kerja dengan agensi sebagainya. Memang aku punya PL aku baru suka macam tu lah. Tak ada lah sangat tak tahu dia cerita. Yang itu aku dapat ada satu tempat lah, ada satu kawan lah. Dia memang bela untuk buat, orang buat untuk apa ni? Jual kulit buaya untuk buat macam-macam beg dan sebagainya. Jadi aku ambil banyak kan dia. Aku ingat 20 ekor aku lepaskan dalam, aku tak ingat ke mana Tasik. Lepas tu aku ingat tu, dekat Tasik Shah Alam ni masa tu tahun 2000 lebih lah, 2000 lebih. Aku lepaskan banyak arnab jenis yang telinga panjang tu, jenis dipanggil hair. Tahu bukan ni arnab yang laut-laut comel tu tak, dia jenis yang panjang hair, yang kaki panjang aku tu. Memang aku lepas tau gitu dia. Topik apa saja aku bantai lah, ikut sedap aku lah gitu dia. Kan? Jadi memang aku lepaskan banyak apa ni
arnab. Terutama lagi depan IPK dengan IPD. Lepas itu dekat dengan TNB tu, aku lepaskan arnab berlambak. Dulu aku rasa dekat dalam 100 ekor lah arnab. Jantan betina aku lepaskan dekat dalam. Aku punya PL, aku ada duit sikit je. Aku bawa kereta suara aku. Wah, aku tak ada sini. Aku lepaskan apa kuda lah apa. Itu suka aku lah cerita dia. Saya bawa ambil koin lepas tu pun simpan dekat. Oh ya ke? Saya bawa ambil koin lepas tu dekat benda tu dia. Saja seronok, aku suka. Aku membayangkan. Kau bayangkan dekat taman dekat depan Masjid Shah Alam tu kan ada padang kan satu. Lepas tu ada satu. Sekarang ni ada dekat dengan sebelah apa ni Blue Wave tu. Kalau aku bayangkan bila aku lepak ke situ nampak arnab banyak-banyak atas padang tu. Aku rasa suka betul kalau ada banyak situ. Ada. Ha betul. Kau try je lepaskan keluarga puyuh ke apa. Ha tapi kalau puyuh aku tak pernah try lah tapi ya best juga kan. Seronok tengok. Lepas. Wah aku suka. That's why masa tu aku dapat arnab hair tu daripada Sejangkang. Kau bayangkan aku pergi sampai Sejangkang tu. Aku beli anak-anak arnab tu. Aku lepas ke sana. Oh jauh itu dia. Pakai kentut tu biasa itu dia. Tapi memang aku banyaklah aku dekat. Tapi ikan keli, ikan patin, ikan haruan, ikan apa lagi ya? Aku banyak. Tapi aku tak lepaskan ikan bandaraya. Itu memang aku tak lepaskan. Tapi paling banyak ikan patin lah sebab murah ikan patin. So aku lepas banyak kat dalam tasik Shah Alam tu. Tak tahu kami merata-mata depan dengan apa PKNS tu, komplek PKNS tu. Lepas tu tasik yang depan masjid. Meratalah aku masa duduk Shah Alam dulu. Oh, cacing. Aku teringat satu cacing dia tu kalau aku teringat nak bela apa tu? Yang ulat-ulat tu. Yang ulat-ulat dia bagi makan ayam tu kan. Ulat-ulat kecil tu. memang betul lah. Betul. Ikan yang tak boleh tu aku rosak tu. Janam ikan tu. That's why aku tak lepas kan. Kan. Bukan mealworm tu. Aku tahu aku yang dia pun bagi ayam makan ke apa tu. Yang itu ayam tu. Aku tengok ulat tu. Diorang sekarang ni tengah bela. Aku cakap, bestnya kalau bela macam ni kan. Mesti ramai pemancing beli apa sebagainya. Sebab dia berkata ulat tu pun orang mancing juga. Beli juga rajin. Tapi aku pergi rumah adik ipar aku. Dekat area apa ni Hutan Melintang. Aku tengok dia bela ostrich. Lepas tu dia bela arnab. Wow, dia buat macam-macam. Dia ada 2 arnab. Satu arnab yang main tu. Tapi yang paling banyak yang dia bela ialah arnab pedaging tu. Untuk orang beli. Untuk daging. Bukan. Aku tak tahu budak sagu ke apa. Wallah alam. Tak apa. Okey, carry on. Terima kasih. Jalan. Tapi yang apa ni, dia bela arnab tu, dia sembelih, dia jual ke orang. Oh, memang seronok tengoklah. Bela arnab pun boleh buat duit juga ya. Burung hantu. Tak tahulah, aku tak pernah cerita dia. Kata nak pergi Kenyir kan? Betul ke kau nak pergi Kenyir? Kan? Tapi ya Allah Akbar. Terima kasih yang bagi gift. Itu pengalaman-pengalaman aku. Zaman aku budak memang aku nakal macam-macam je dia. Tapi aku bela kambing sambil bela kambing. Sambil segala-gala lah aku pergi merayap ambil buah-buah lah apa sebagainya buah kampung lah dia. Pucuk betik aku ambil buat masak. Rebus sedap. Kawan mungkin tak makan kot pucuk betik tapi aku makan. Aku makanan kampung lauk-lauk tu yang sayur-sayur kampung tu mostly aku makan lah. Dia apa bunga kemangi. Bunga kemangi. Lama tak sebut nama benda tu. Tak apa. Kan. Makan pucuk betik sedap kata dia. Orang kata pucuk betik tu mata kan. Allah alam kata dia. Aku tahu beza kambing biasa dengan kambing hitam. aku masa aku bela kambing dulu memang panggil pegawai haiwan lah untuk cucuk dia, suntik dia macam-macam lah. Tak nak bagi pahit. Cara tak nak bagi pahit senang je. Kau apa ni dah potong dah bersihkan tu, masuk dalam air suam, tahu garam. Dalam
Tak payah, jangan tu air suam tu dengan garam tak payah banyak dalam aku rasa dalam 5 minit 10 minit macam itulah kau toskan. Lepas tu kau masa dalam tu kau goncang-goncang lah dalam bekas ada air garam tu. Lepas tu baru keluarkan. Tu okey. Ada pilih tak sekarang ni macam-macam je tu. Susahlah cerita sekarang. Ketum. Aku pernah ingat aku bawa wife aku pergi kenduri dekat area Lepar. Kan? Dia orang hidang apa tau masa makan kenduri ni. Dia orang hidang satu botol satu jug atas meja. Tiap-tiap meja dia ada jug. Ketum bawah itu dia. Air tebu. Sejuk-sejuk minum. Oh, memang power. Aku cakap boleh minum tapi kalau kena ni kan nanya tak pasal je. Dan duduk apa cerita dia. Duduk kampung boleh. Kan. Pokok karau tu macam mana aku tak tahu. Sungguh aku tak tahu. Bukan semua benda aku tahu. Aku tak nafi lah. Bukan semua benda aku tahu. Tapi aku dah rasa apa ya. Macam mana. Kan pahit dengan kelat lah sikit lah. Tapi boleh minum tak ada masalah. Sebenarnya nak minum air ketum ni. Kau ambil cawan tu. Satu cawan tu. Kau cuma minum 1/6 atau 1/4 je. 1/4 banyak lah. 1/6 je. Cukup. Kau rasa sihat badan. Lega. Bawa motor pun okey. Kalau jangan kau minum lebih. Bila kau minum lebih tu yang membahaya. Sungguh. That's why orang cakap kan dulu-dulu. Orang dulu-dulu minum air ketum. Ya betul. Satu cawan tu. Cawan orang panggil cawan orang meninggal. Dulu-dulu orang meninggal. Orang kampung kalau meninggal. Dia bagi cawan tu. Dalam cawan tu dia akan letak gula. Dia akan letak kopi. Ada. Lepas itu dia letak roti. Biskut-biskut tu. Biskut mayat tu. Lepas tu diikat dengan apa. Diikat dengan sapu tangan. Dulu-dulu. Tahun 70-an memang bila orang meninggal. Dia akan bagi makan tu. Dia bagi hadiah tu pada orang-orang sembahyang jenazah. Dia akan bagi hadiah tu. Lepas tu dia bagi makan nasi dengan kerang. Rendang kerang dengan kacang panjang. Itu zaman-zaman dulu. Itu dia. Ya, cawan kelas putih tu. Betul. Itu zaman-zaman dulu. Zaman dulu kalau orang meninggal, itulah style dia. Itu dia orang bagi hadiah. Dia tak bagi duit. Dia bagi hadiah dalam bentuk itu. Itu dia. Orang dulu bukan ada apa. Dia ucapkan terima kasih lah datang apa ni. Semayangkan jenazah keluarga dia. Situ. Bukan kerana nak bagi upah ke apa. Tak. Orang dulu dia bagi niat atas niat. Hadiah. Dia kata. Tapi itulah memang orang yang bagi itulah keluarga tu lah cerita dia. Tapi tak boleh dia cerita dia. Ya. Dengan sapu tangan. Sapu tangan yang petak tu cerita dia. Tak kisahlah warna-warni cerita dia. Tapi memang macam tu kan. Masa dulu dia bagi situ. Dia ada kopi, ada gula sebagainya. Aku ingat lagi zaman-zaman aku kecil. Lepas tu macam nasi tu dia bagi, kalau dihidang orang tu nasi, rendang kerang dengan kacang panjang potong-potongan tu. Sedap. Memang sedap. Itu dulu-dulu. Lepas tu sekarang kalau meninggal orang bagi bihun je. Tapi tak tahulah kalau ada sekarang ni kalau majlis tahlil ke apa orang bagi apa. Macam-macam lah mi kari pun ada kan. Tak tahulah Zah. Ada lagi kat Kelantan? Rasa juga ya. Budaya tu memang budaya lama tahun 70-an lebih. Biasa aku bagi dekat aku ikut abang aku bagi dekat kita orang ada 2 ekor rimau yang bagi betih makan betih tu. Itu cerita rimau betih tu lain kali lah aku nak cerita. Dekat kebun kita orang kat parit. Atuk aku bela. Jadi sekarang ni abang aku yang tolong jaganya. Ya. Macam aku cakap tadi, ketum tadi satu cawan gelas putih tu kau ambil 1/6. Baru boleh. Bagus juga tu cerita dia. Keluarga aku memang ada bela. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih sekali. Saya pun kalau nak petik nak rebus sendiri sedap. Tak, jadi jaga-jaga kebun dia. Bukan apa, tak ada apa pun. Kita ada nama-nama dia. Aku tak nak sebut nama dia sekarang. Kalau nanti kan dia datang ke rumah. Itu dia. Siapa? Jangan minum. Buat apa kau? Cuba kau bayangkan. Kau ambil air ketum tu. Aku cerita kau. Air ketum tu. Kau masuk dalam bekas ice cube. Bekas ice cube tu. Kau simpan dalam chiller. Dalam freezer. Bila kau hendak, kau buang satu. Ambil seketul-seketul masuk dalam cawan. Janam. Janam jadinya. Aduh, ampun.
pokok kemangi lah. Weh, kalau buat ladang tu betul juga lah cerita dia. Pokok letup pokok tu untuk kawat. Boleh jadi jugalah, betul ke? Tak adalah, aku just cerita je. Belang, memang belang. Ada 2 ekor. Hmm. Tapi makan berteh je. Ada masa-masa dia makan berteh. Berteh buah. Rajin lah dulu-dulu buat. Masa dulu-dulu. Itu tapi itu cerita dia lah. Tak ada. Biasa je. Tak, ni cerita dia arwah atuk aku, atuk belah bapak aku. Dia memang dia orang lama kan. Dia ni belah dia arwah bapak atuk belah bapak aku tu. Bapak kepada bapak aku. Bapak kepada bapak aku. Itu. Atuk aku dah, atuk aku tu. Dia adalah kerabat. So, bapak dia adalah orang besar jajahan dekat Sabak Bernam. So, bapak aku lahir dekat Sabak Bernam. Itu dia. Pada tahun 1885 berlaku perang dekat Sabak Bernam. Panjanglah cerita dia. Tu tak apa. Cerita dia. Jimat cerita dia. Lepas tu geni. Oh, tu biasa. Aku tahu benda tu. Jadi memang kita orang true bloodline. Kita orang true bloodline. Jadi keluarga kita orang kira pangkat bukan abang lah. Kita lebih macam itulah daripada yang ada sekarang jadi yang sultan lah cerita dia. So abang aku sekarang ambil tolong jagakan lah. Dia rimau tu memang patut aku bela jaga untuk jaga kebun. Lepas tu bapak aku jaga. Lepas tu bapak aku meninggal, atuk aku meninggal, bapak aku meninggal. Opah belah bapak aku masa nak meninggal kena buka bumbung. Sebab dia punya ilmu tinggi. Baru clear lah. Dia, keluarga belah-belah dia adalah yang handle pawang diraja. Itu keluarga belah opah aku belah bapak aku punya mak dia belah-belah situ. Belah mak aku pula itu ialah daripada daripada orang Karinci dekat Sumatera. Jadi dah kalau ikutlah tapi tak nak lah. Aku tak minat benda tu mampu pergi lah. Tapi kami true bloodline. Ada certain orang aku berani cakap aku tu kami true bloodline. Pure bloodline. Sebab kami semua anak lelaki, 7 orang lelaki. So belah bapak aku daripada atuk aku kepada bapak aku boleh kata semua lelaki juga. Atuk aku pun semua banyak, bukanlah semua lelaki, banyak lelaki. Lepas tu belah atuk aku dengan moyang aku pun lelaki juga. That's why kita orang banyak lelaki. Jadi susunan lelaki true bloodline lah. Atuk aku yes, aku tak boleh lupa lah atuk aku. Kita orang naik bas pergi Terengganu. Tahu tak? Atuk aku bagi orang. Dia ambil daun lepas bagi ke orang. Aku pun macam tapi tadi ambil daun. Tapi aku tak tanya lebih lah. Tapi atuk tu kata nanti dia punya assistant akan bagi lah. Assistant tu. Ingat lagi. Dulu masa aku kecil dulu atuk aku dah cakap nak belajar tak apa-apa. Aku cakap tak nak lah. Aku cakap sekolah dah habis lagi. Tapi silap kot. Dengan atuk aku belah mak dia nak ajar aku. Ada silap tapi aku tak nak belajar dengan dia. Aku main-main dengan dia. Pada hari yang dia cakap, pada esok hari dia lepas dia cakap tu dia meninggal. Tak ada rezeki lah ilmu dia. Itu dulu-dululah tu. Kan. Tak adalah, aku tak ada dolat lah. Mana ada dolat dalam mengarut lah dia. Tak apa. Tak adalah aku. Tak ada benda lah. Dia itu benda lama. Nak kata aku nothing to break lah benda-benda gitu kan. Tapi aku seronok tau. Masa aku kecil aku ikut atuk aku pergi kebun. Dia kata naik dah tu. Naik. Apa naik lah. Aku cakap aku ingat rimau sarkis tau. Aku pegang bulu-bulu dia semua besar. Aku main dengan dia. Aku ingat rimau sarkis. Masa zaman kecil-kecil lah. Dia dah tua.
jahat tu. Betul, aku tak ada tu. Itu pengalaman aku lah masa kecil-kecil lagi tu dia. Wah, biar betul. Mantap. Tak, memang aku tak tahulah cerita dia. Macam aku memang kita orang aku macam kita orang ni, keluarga kita orang ni cerita dia. Kita orang ada salah silah dia. Kita boleh baca luhur salah silah sampai. Tapi start daripada atuk aku, belah bapak aku, atuk belah bapak aku, dia putuskan dia punya nama tu. Cerita dia. Sebab apa dia tak nak masalah. Tapi masa dia meninggal, kat kubur dia memang dia tulis masih lagi nama dia. Yang itu. Itu je lah cerita dia. Tak ada apa pun. Tak ada apa yang nak dibangga lah. Nak buat dia semua benda tu. Tak ada apa benda nak tu. Mengarut benda-benda macam tu. Aku tak nak minta lah pun. Tapi pasal yang sekarang ni jadi tu, jadi nampak mengarut tu payah lah. Tak lah, aku tak isap rokok. Vape pun aku tak isap, rokok pun tak isap. Dulu masa sekolah dulu aku try lah. Aku masa zaman apa? Masa zaman dekat poli lah aku try ganja. Tak, tapi tu try je. Tu dia. Dokumentari tak nak lah. Mengarut je dia. Kan. Nak kena ke dalam, oh jangan. 3R nanti. Kan. 3R, rasuah, rompak. Lagi satu tu kau pandai-pandai lah. Teka apa kan. Tapi ini pengalaman lah. Pengalaman benda-benda tu. Talent. Tak boleh juga daripada ada apa? Apa istilah dia? Less majesty. Less majesty. Tak boleh. Dia ada satu undang-undang dalam law dia. Ada bagi less majesty. Oh Dolek, kau ni rajin betul bagi gift kat aku ni. Aduh. Terima kasih lah Dolek. Banyak dia. Ya Allah. Reswah. Rendil. Nah, ya betul. Terima kasih apa ni Dolek dia. Kan. Rendah mah. Saudara. Aku salah. Maaf. Tapi ini macam aku lah cerita. Masa kecil memang masa kecil aku duduk kawasan Lombong. Sebelum aku pindah ke rumah dekat Danjin Tualang tu, aku duduk dekat Cangatin. Dekat Cangatin tu kita duduk rumah kongsi kawasan Lombong. Ada elektrik, ada air sebagainya. Memang kawasan tu memang elektrik generate by itu untuk kapal-kapal korek itu orang memang kelas lah kan. Aku duduk dekat Southern Kinta Consolidated, SKC dipanggil. Dekat dengan corner tu dekat Ingatin. Okey, dekat dengan sekolah. Ada masuk tu. Bapak aku kerja kat Lombong. Lepas tu lepas kejayaan kat Lombong, bapak aku kerja jadi bahagian resepsionis sebagainya. Lepas tu bapak aku jadi jaga. Dia pengalaman lah cerita dia. Ada expire tak apa. Aku tak tahu. Tapi macam itulah. Jadi bila apa benda yang kita buat, dia keluarga-keluarga kita orang ni, masa tu aku kecil-kecil, itu bapak aku ajar, apa tu, apa ni, apa itu amang. Amang ni adalah sisa-sisa daripada biji hanya proses tu. Dia ada amang ni ada dua jenis, satu warna hitam kelabu, satu warna kelabu tu, satu lagi warna purple purple putih lah cerita dia. Very light. Yang purple putih tu adalah dia panggil thorium. Yang dia dulu hantar ke Jepun untuk proses buat apa ni reaktor nuklear untuk dipanggil heavy water. Kalau kau belajar tentang heavy water itulah bendanya. Pijak je skrin. Kan jadi benda-benda tu aku belajar. Tapi aku masa kecil aku main je. Bapak aku kerja kat situ, bapak aku jadi guard tu. Banyaklah kita orang dekat situ lah ada beberapa orang yang kerja komando masa aku kecil kan, hilang kaki lah, ada yang meninggal lah, lawan komunis dulu dia. Ya betul, dia sebenarnya dia lebih selamat thorium ni sebenarnya sebab dia punya half life dia lama. Half life dia pendek. Jadi dia ada masih dulu Jerman nak buat bom atom yang pertama ialah guna heavy water lah, teknologi heavy water. Jadi benda-benda macam tu.
jadi kita orang macam-macam lah kita orang apa sekat kejut tu. Dia dekat tengah tin ni, kalau tak tahu aku antara yang pengedit dekat Wikipedia untuk benda tu lah. Aku cerita tentang Tuan John Tualang lah. Aku cerita tentang Tuan John Tualang di mana aku banyak mengedit kat situ lah dulu-dulu. Tentang apa itu macam-macam lah segala-gala benda yang berkaitan Tuan John Tualang aku edit dia mostly. Maklumat-maklumat dalam Wikipedia. Rajin lah dulu rajin. Tengah tak ada apa-apa buat, aku buat itulah. Reaktor nuklear. Aku tak setuju sebenarnya nak buat reaktor nuklear. Untuk research tak apa. Dekat Puspati, dekat Bangi tu ada dah. Tapi untuk hasilkan tenaga sebagainya aku tak setuju. Sebab kita ada Zohpan. Zohpan ni adalah satu kawasan yang ini. Jadi kita diberkecuali. Kita nak ada radiation dan sebagainya. Kita agak sungguh. Sebab kita ada sumber elektrik yang lagi bagus. Kita ada sumber elektrik lagi bersih. Kita ada sumber elektrik seperti hidro, solar, wind, angin. Sebenarnya angin boleh juga tapi tak tahu kos daripada kos lah. Lepas tu laut kita boleh guna cukup. Tak, masalahnya data center yang kita nak buat betul-betul aku setuju. Tapi bila fikir balik kan bahaya bos, dia bahaya dulu. Against of fun dia. Mungkin lah kau mungkin lah dia. Kita bukan ada simpan je bom nuklear, kita bukan aja simpan bom nuklear. Bom nuklear ni kecil, kita ada Sonto bos. Sonto lagi power daripada bom nuklear. Kan. Tapi yalah balik macam cerita lah kita apa ni. Kan. Banyaklah pengalaman-pengalaman kecil main di sungai. Mandi sungai zaman-zaman kecil ni mandi sungai bolin je bos kita. Kadang-kadang kena suruh baju tu biar standard tu dia. Oh mandi sungai. Masa kita budak-budak selamba je. Tak, aku pelik tau. Sorry to say lah kan. Aku cerita dulu, budak-budak dulu kan. Tak ada pula kes kejadian pelik-pelik berlaku pula. Selamba je dulu. Sejak tahun 70-an. Mungkin tak tahu apa yang penyebab yang jadi berlaku yang pelik-pelik tu. Zaman dulu okey je, orang tak ada hal lah. Budak perempuan tak berbaju pun okey je, selamba je. Pakai seluar pendek jalan mata-mata. Zaman dulu. Biasa sekarang, jangan gitu. Hantu. Lintas dengan pajak, dua-dua tak ada masalah. Sungguh. Dua-dua tak ada isu. Hantu ya. Peace. Itu betul. Aku cakap dulu budak-budak dulu dia tak heran pun. Tak ada masalah pun boleh main relax-relax. Main bergaduh, bertumbuk dan sebagainya. Budak-budak lelaki perempuan sama je. Ya, tak ada isu pun. Free have tu sungguh. Dia. Dulu selama. Zaman-zaman tahun 70-an. Pakai skirt. Betis tu. Betis apa pakai seluar pendek. Pakai baju tak pakai baju. Wah selamba je. Kalau mandi tu boleh di depan budak-budak perempuan. Tak ada malu pun. Tak ada apa. Itu dia. Budak-budak perempuan boleh heran. Itu dia. Tapi jangan sekarang. Wah itu dia. Budak-budak kecil pun dah jadi jahanam. Betul lah kot. Mungkin lah kita jaga dia besar. Sebab kita tahu. Bila nak maghrib je, kena balik rumah. Sebab apa? Kalau balik lewat sikit, memang kena getah paip. Kena hanger, kena getah paip. Rotan tu standard lah. Aku selalu kena getah paip dengan tali pinggang. Jadi cerita dia. Tali pinggang zaman dulu tali pinggang kulit kan. Bapak aku. Jadi kalau kena macam tu. Jadi balik tu lekas-lekas mandi. Pakai kain pelekat ke, pakai kain batik ke, mengaji. Cerita dia. Dulu kena mengaji dulu. Malam. Mengaji dengan mak. Mengaji lah. Masuk semua nak jadi mengaji. Awal tak mengaji lambat ni kena berasah. Tapi kadang-kadang mak punya garang. Ni rehal tu atas kepala. Kena bantai. Punya garang. Kan. Masa ngaji dulu, kita punya jarum nak tunjuk ayat-ayat Quran tu pakai apa tau? Pakai duri landak. Kau pernah pakai duri landak? Dekat situlah aku kalau belajar. Bahasa aku abang aku ajar. Dia kata kalau kita lambat ni kita baca surah ayat ke-7 surah Yasin. Jadi aku amalkan sampai sekarang aku amalkan.
jumpa guru besar apa aku baca, memang selamat semua benda tu. Memang tak kena. Aku ngaji dengan mak aku, tapi sampai lama-lama tak boleh dah ngaji dengan mak aku. Aku nak pergi ngaji dengan orang lain lah. Mak aku garang. Mak aku kejam. Orang budak-budak kampung aku memang ramai dah ngaji dengan mak aku. Ya, ya, ya. Tu Johor Bahru. Duri landak tu memang standard je dia. Dulu Isyak memang ada dalam buku, dalam kitab, dalam Al-Quran tu. Bawa lah Quran ke mana-mana je dia. Balik ngaji pula dia bawa torchlight kan, slide tu. Takut lalu-lalu tu dalam kaki naik basikal tak hantu. Kalau otak dia hantu, kau bawa Quran, takut hantu lah. Bodoh. Sekarang ni susah nak dapat. Tapi aku rasa kalau kau buat dah tu, jual dalam apa ni TikTok shop ni ke, jual dekat dalam Shopee ke, memang lah. Duri landak. Kalau niaga, buat niaga. Tapi best. Aku ingat dulu lah. Mana ada orang pakai buluh, apa ni? Pakai lidi apa? Lidi buluh yang apa? Yang sate tu tak ada. Pucuk sate tu. Orang pakai duri landak je kalau nak ngaji. Siapa tak ada duri landak? Memang tu. Dia sama ada letak duri landak atau letak sebagai tanda kan. Sebab tanda ngaji tu. Atau letak apa tau? Daun setawa. Siapa ada tahu daun setawa tu memang selalu ada dia. Mungkin ada lah cerita dia. Surah sini yang panjang. Surah. Sorry ingat lepas tu. Lidi yang warna hitam lah. Aku tak ingat. Aku tak ingat apa. Lepas aku dah pernah ada nampak budak bawa je dia. Lidinya tu biasa. Tapi tak ada thrill. Tak ada dia kata. Kan. Daun tapak itik. Tak pasti pula cerita dia. Masuk 3 hari siap hafal. Mana tak siap hafal kena pelampau bawah cerita dia. Emang kena pelampau baru hafal cepat cerita dia. Dulu. Kalau ngaji tu kena getah pahit tu standard kan. Kena kat kaki ke, belakang ke, tengah belakang. Pasal apa? Baca buku terus tidur je dia. Memang kena. Aku salam Azman. Lagi satu apa? Kalau dulu-dulu ini cara orang dulu-dulu mendidik anak. Bapak aku pernah terbalik ke abang aku masuk dalam tong drum. Sebab malam baca. Terus ingat terus belajar terus baru. Sampai ada degree dari abang aku. Cara dululah, cara dulu orang mendidik kan. Payah. Lompat pusing-pusing macam tu. Tapi dulu lah, aku ingat lagi. Aku ngaji dengan satu kakak tu lah. Aku ingat pasal apa mak aku suruh aku ngaji. Masa tu lah sekolah rendah tau. Sekolah darjah 2, 1 dan 2 macam tu lah. Mak aku suruh aku belajar ngaji. Rupa dia tu adalah juri dalam musyawarah Al-Quran dekat negeri Perak. Bayang juri tu yang ajar kita orang dasar. Adik dia adalah FIFA punya FIFA punya bola punya ni. Referee. Aku dia macam hutan. Memang pening dah cerita dia. Aku pagi ke tak pernah kena cerita dia. Sungguh. Standard dengan Royan. Cerita dia. Aku kira macam cara didikan orang dulu-dulu. Sebab itu jadi orang kot. Sungguhlah aku cerita kau. Macam aku kena pelompang sebagai tu standard, normal. Besit betul lah. Kena besit kat belakang. Sedap. Tengah belakang tu kena dengan getah pahit. Kau bayang dengan getah pahit tu. Bukan getah pahit yang sekarang ni, nipis. Getah pahit dulu ketak, tebal bawah situ dia kena. Kan. Masa zaman tu aku ingat lagi, jiran aku ada beli peti ais. Benda apa aku tak ingat. Beli singa rasanya. Tapi peti ais dia tu, aku pergi rumah dia few years back sebelum COVID tu hari. Masih elok lagi, berfungsi lagi peti ais. Peti ais singa dia tu. Membayangkan peti ais singa zaman tahun 70-an. Masih elok lagi. Enggak boleh jadi orang dulu-dulu lah. Lah ni tak boleh jadi, susah jadi orang lah. Teknik 99 aku tak tahu sungguh. Tak pernah kena. Habis, aku pergi rumah dia. Rumah dia aku ingat lagi. Aku selalu main dengan anak dia. Sekali-kali aku ada naik basikal dia dan sebagainya ke rumah tu. Tapi masa tu dia baru beli peti ais zaman tu. Peti ais singa. Tapi peti ais tu masih hidup lagi, elok lagi sampai sekarang. Dasar tu.
Tak tahulah pula, tak tahu. Aku itu tak tahu. Tapi aku pakai ni je dia. Aku pakai duri rendak tu. Zaman kecil. Yes. Mandi sungai, aduh, segala-gala lah. Tempat aku sungai tu adalah sungai kecil tapi banyaknya kita orang mandi lombong. Duri rendak tu bestnya tu sebab dia ada dua jenis duri rendak. Satu duri rendak yang gemuk tengah dia tu. Tapi tak best, itu tak apa brutal, tak mantapnya. Yang best yang kecilnya tu, yang very small, very fine. Alamak, itu aku dapat tu punya. Oh, simpan tu gila-gila je. Pokoknya bestnya. Tapi sekarang ni aku cari. Hari tu aku ada jumpa satu budak tu, dia ngaji Quran. Ada kat tempat mana aku jumpa eh. Tengok dia bawa duri randak. Puh, aku dekat teringat tu zaman-zaman dulu. Duri randak gemuk sikit tengah tu kan. Tu duri randak ah. Zaman-zaman dulu memang best. Dia. Tak skrin baru 25,000. Aku rasa korang boleh buat bisnes benda-benda tu lah. Benda-benda yang mengingatkan apa nostalgia. Duri randak tu untuk set mengaji. Kau letak dua set. Kan? Satu spare, satu replacement nak cerita dia. Satu main, satu replacement. Buat dalam tu set jual RM19.90 ke apa ke tak kisah. Aku rasa laku bos itu dia orang sanggup beli untuk mengingatkan memori tu. Terutama tadi bapak-bapak umur dah tua sikit ni boleh bagi ke anak dia ke sebagai hadiah ke apa sebagainya. Tak apa. Ada bukan kau saja yang bagilah orang lain sama kan. Touch screen kan. Kena beli alat tu lah, alat taper tu, taper. Tapi walaupun mandi dalam paya, kena balik sebelum maghrib bos. Itu dia. Asar tak apa lagi. Belum balik. Kalau tidak memang kena sebat. Mandi kena cepat. Pakai tu kain plekat ke apa sebagainya tu ngaji untuk selamat. Tapi nak tahu tak? Cara nak selamat ialah bila? Macam mana? Bila kau dah balik lambat sebagainya, tiba-tiba ada orang datang kat rumah. Ada tetamu datang ke rumah. Selamat, berdoa sungguhlah kau. Mak kau takkan marahnya, bapak kau takkan marahnya. Kau main basikal ke apa ke, pergi main-main merata satu kampung ke mana berkilo-kilometer, tapi pastikan balik sebelum maghrib. Kalau ada orang tetamu kat rumah, memang selamat cerita dia. Tapi balik kena mandi dulu. Sebelum senja mesti dah mandi, dah siap-siap dah. Dah tahu bedak sejuk ke apa ke, lantak. Bang, dah kena buat. Kalau boleh ngaji. Mayang maghrib, ngaji, baca buku sebagainya. Itu memang. Mak aku dia tahu, dia tak cakap banyak. Mak aku bagi dia punya jelingan mata je cukup. Lepas tu sama ada kena cubit atau kena besit. Dia akan ingat. Lagi satu, bila ada tetamu datang, jangan orang kata menyending-nyending. Apa, pergi evok depan bapak perangai. Aku salam Taurus, itu dia. Jadi, bila kita masa budak-budak dulu, buat macam tu. Jangan orang kata menyampuk orang tua-tua. Kau dah balik sebelum maghrib. Kalau balik selepas maghrib, memang kau kena punya. Jadi balik sebelum maghrib, pergilah main mana-mana merata. Dulu tak kena colik, tak kena apa pun sebagainya. Tak ada kena ambil organ sebagainya. Selamat budak-budak dulu. Lelaki ke perempuan ke, sama je. Budak-budak merayak cerita dulu. Mana ada kes rogol ke apa. Sebab benda-benda tu. Kes-kes yang sebagainya tak ada masa tu. Tapi boleh main sama, relax dan sebagainya. Tapi siap jaga-jaga. Kalau orang nak, kawan kita tu, budak perempuan apa kawan kita, ada orang nak usik kita, sanggup berperang, bergaduh kita dia. Semata-mata nak selamatkan kawan kita. Dulu punya budak. Sanggup, dalam geng. Kita tu. Klik. Dia kalau dia satu klik ni, kalau satu klik ni dah jalan. Dia tak akan klik campur ke klik lain. Biasa kalau main tenteng ke, main apa ke, main kayu kundi ke apa ke. Satu grup ni lah main baling apa, baling bola getah apa ke, main getah banyak tu, getah panjang tu. Balas panjang ke, main zero fine ke. Inilah grup dia. Tak apa. Ya, kawan dulu best. Kalau kata okey jom. Masa budak-budak ni dia tak ada telefon, tak ada WhatsApp berapa zaman-zaman tu. Kita cakap macam simple je. Balik sekolah bagi tahu okey ni ataupun tak masa tu sekolah rendah kan. Balik sekolah semua jumpa-jumpa okey katakan kita bawa ni makan cerita dia. Kita nak buat hari Sabtu ni, hari Jumaat ni, hari Sabtu ni kita ada buat untuk kat situ makan. Dia pun bawa masing-masing kan. Seronok betul. Masuk hutan, pergi. Kali-kali jauh-jauh. Kau bayangkan sampai 5 km, 10 km daripada rumah bos dulu-dulu. Boleh selamat je.
Tak ada orang pula mak bapak orang lain kalau nampak budak-budak yang perangai polis, dia akan cakap, dia akan tegur. Itu dia. Takut kalau nampak polis, nampak orang lama, orang tua-tua ke, hormat, itu dia. Nak jalan pun tunduk-tunduk orang dulu-dulu budak-budak. Kalau orang tegur tu nanti kau, "Sama anak siapa?" Dulu-dulu. 0 point best terbaik. Hmm. Ya, sungguh. Dulu-dulu boleh je. Masuk, pergi mana pun berjalan. Tak ada hal punya. Orang mana ada. Tapi kena ingat, kalau ada polis tegur ke apa ke, kalau suruh balik, balik. Masa itu terus balik terus. Tak ada nak menerewang mana-mana. Kalau nampak ada polis tegur. "Ke mana kau pergi? Apa pergi? Mak bapak apa?" Takut, balik terus. Nampak kena dapat cikgu ke. Hormat, takut. Walaupun cikgu tu dia bukan waktu sekolah. Takut bawah. Sekarang ni bergaduh dengan cikgu. Ya, betul, betul, betul. Kalau kau satu kampung, boleh lawan bola dengan satu kampung. Siap orang satu kampung ni sokong-sokong. Tak kira lah anak siapa ke sebagainya. Tak ada musuh ni. Kita tahu bola. Solidarity dia. Kalau main bola. Cerita dia. Setiap kali merdeka, dia akan ada lah pertandingan lawan bola lah, tarik tali lah. Macam-macam lah pertandingan apa macam kampung antar kampung lah dulu-dulu. Masa aku duduk dekat kongsi Lombong dulu, memang syarikat Lombong ni, Mak Saleh ni, dia ada panggung wayang, kita tengok wayang. Lepas tu kalau yang hari merdeka, dia akan buat program hari merdeka. Memang hari tu cuti, hari merdeka, lepas tu semua dibagi macam-macam. Budak-budak dia ada masuk pertandingan. Dia bukan, kalau lomba lari tu, dia bukan ikut apa, dia ikut tinggi. Kalau tinggi ni, okey, kau level ni. Dia bukan ikut tu, bukan ikut umur, dia ikut tinggi. Dulu-dulu. Memang cara tu. Gagau ikan. Ya, standard sungguh. Apa ni, buat apa, jerat lah apa sebagainya. Itulah, itu dia. Kan. Bateri hari ni 10%. Macam mana boleh 10% lah? Aku pakai apa tadi ya? Tak apalah. Dia sana server. Kan. Tapi zaman dulu lah. Kenapa zaman sekarang jadi macam pelik? Agaknya media sosial tu menjahanam kan ni pun. Bila ada media sosial tu jadi pelik lah. Kat surau. Bila kalau pergi surau, mak bapak tak cerita apa. Tambah kali kalau main kompang kat surau. Pergilah main kompang ke Rebana ke, pergi kat surau. Tak ada kacau main. Lepas tu kalau bulan puasa lepak kat surau, tidur kat surau ke, okey mak orang dulu tak marah pun itu dia. Memang takut itu dia. Ada lambat betul. Dulu kau cukup takut. Internet tu mungkinlah kot. Internet. Kau bayangkan apa ni macam-macam lah dulu buat. Kita orang dulu ni banyak dulu. Aku tak tahu. Aku respect cara-cara didikan orang dulu. Kan hormat orang tua. Bila malam tahu maghrib, tahu nak ngaji, tahu pukul berapa dia boleh tengok TV. Lepas tengok TV tu baca buku, tidur awal. Kan dulu macam itulah. Bangun pagi, apa yang patut buat, kemas katil, kemas segala-galanya dulu lah. Kan pergi sekolah juga macam biasa juga. Main dekat sekolah macam main, balik macam kebau lah cerita dia. Tak kira sampai sekolah menengah sama juga macam kebau. Kan. Tapi tak ada, aku tak ada rasa macam pelik lah dulu budak-budak dulu. Hormat kat cikgu, hormat dekat polis kan. Sungguh. Pakai public phone, jenuh nak pakai public. Zaman tu mana ada public phone, tak banyaklah public phone. Rumah aku adalah orang keluarga yang antara yang awal lah ada phone kat kampung aku. Dua rumah. Aku dengan apa ni Ibrahim Cendol, dia jual cendol. Itulah dia. Tu lah cerita. Tak lemas pun. Cerita dia. Tapi kalau boleh lemas, ada kes dekat kampung aku dulu lemas bila masa depa ambil buah teratai. Depa ambil depa tarik tu tenggelam tu. Lepas tu bila orang nyelam cari pun terbelit dekat dalam. Dengan akar-akar dia. Memang cerita dia. Best. Dulu Malaysia best cerita dia. Tak pernah sakit. Kena demam mandi hujan. Standard mandi hujan. Balik sekolah kalau ada hujan tu seronok bukan main. Nak tahu pasal apa? Sebab akan macam aku seronok lah sebab apa? Sebab aku pakai kasut getah tu. Kasut plastik tu. Jadi bila kalau kena hujan ke basah, kasut aku tak ada masalah. Aku lap dengan kain, esok boleh pakai lagi. Bagi yang pakai kasut kain tu memang naik. Itu dia. Zaman-zaman kecil ni aku orang miskin. Itu dia. Mak bapak aku orang miskin. Itu dia. Jadi aku pakailah kasut getah tu. Itu kasut rubber tu. Itulah kasut dia aku pakai. Aku pernah belilah untuk anak-anak aku. Dia punya marah, dia malu dia kata nak pakai kasut. Aku cakap, dulu tak heran pun. Lawa je kasut tu. Aku salam. Aku lambat kau ni.
cerita dia. Kan dulu-dulu memang itu cerita dia. Seronok masa zaman-zaman dulu, hidup cara zaman dulu macam mana. Kau tak makan tak banyak lauk, ada satu lauk, kadang ada dua lauk. Ikan sikit itu, tapi kongsi ramai-ramai. Walaupun ikan tu ada 2 ekor, tapi makan 7 orang adik-beradik. 7 campur mak, apa 9 orang, makan 2 ekor ikan. Tahu ambil sikit-sikit sikit makan dengan nasi. Buatlah apa-apa. Itu makan duduk sila dulu. Oh. Jadi makan bila duduk sila ni kita tak makan banyak je dia. Sekarang ni makan atas bangku. Memang makan banyak Naya sungguh. Oh, ada orang pandan. Atau tu jam tu cerita dia. Oh, betul dulu dah ajar dia adab betul. Betul memang tak afilah. Bukan kau tak. Aku ingat lagi masa aku kecil tu, minyak masak goreng ikan tu, minyak goreng ikan tu. Kita orang pernah berebutlah nak ambil minyak goreng ikan tu untuk makan dengan nasi. Tahu garam sikit makan dengan nasi. Masa kecil-kecil tu cerita. Tapi abangku dia terambil minyak geris tu. Dia makan. Abangku yang sulung. Lok sihat amat sampai hari ni makan minyak geris. Masa dulu, masa zaman aku lah, minyak masak. Bukan minyak masak, minyak gas minyak kerosene tu, warna putih tau. Pernah sekali tu kita masuk dalam botol tau, satu botol. Sebab masa dulu pakai minyak yang butterfly tu kan. Jadi minyak tu cerita dia, kan, minyak tu abang aku dengan mak aku pernah terminum satu cawan seorang. Habis lepas tu baru tahu, kenapa bau rasa tak macam minyak gas minum tu. Sihat sampai sekarang. Mak aku umur 89 tahun hidup lagi. Abang aku tu dah 60 lah cerita dia. Hidup lagi sihat tak ada masalah cerita dia je kan. Tak ada benda je. Minyak tanah dulu warna putih sebelum tukar warna. Sebenarnya minyak tanah warna putih ni mahal. Warna putih tu sekarang. Dulu sebelum minyak warna putih tu, pasal tu lah kita minum. Sebelum tu warna biru. Warna biru tu mahal cerita dia. Betul, minyak goreng ikan aku sampai hari ni aku tak boleh kata apa, memang aku suka. Tapi aku tak boleh makan banyak sebab kolesterol sebagainya sekarang ni. Tapi dulu-dulu, ya Allah, memang sedap macam dia. Kalau demam, mak aku akan bagi aiskrim soda. Kau pernah dapat makan aiskrim soda? Kalau kau mau dah makan, salam. Kalau dapat makan aiskrim soda, memang minyak goreng ikan memang betul lah. Asin sikit lagi kan, betul. Dia sikit je betul lah dia. Okey. Kan. Jadi aiskrim soda tu minum ayak lemonade. Ayak lemonade sedap. Dulu aku nak tahu lah. Ayak kita panggil orang bodoh tu baru berapa? Baru 2 kupang. 2 kupang. 5 duit ke 2 kupang ke itu. Kalau kau tukar botol kau dapat air baru. Kau bayang dulu boleh tukar air botol air orang bodoh tu. Kau dapat botol air orang bodoh baru. Loncat lah sekarang ni nama dia. Tak kisah apa nama pun. Tapi macam tu lah. Orang bodoh tu orang panggil kan. Kikapu mahal. Kalau kau pernah makan minum bukan setakat kikapu. Green spot. Green spot dulu memang stop. 15 duit. Betul 15 duit dulu. Lebih kurang lah macam tu. Aku ingat lagi. Kalau hantar botol dapat satu botol baru. Boleh minum pergi. Aku pernah buat lah minum dengan kawan-kawan. Kita kata kumpul botol cari. Bersih hantar. Ulah. Zaman tu siapa minum orang bodoh kalau bulan apa dia hari raya tu kira macam. Aku pernah jual tu dekat masa tu, aku pernah jual benda tu orang bodoh tu masa dekat Damansara. Damansara Utama. Masa tahun 2000 lebih lah dia dengan kawan-kawan aku. Orang beli, ingat nostalgia tu. Macam minum tu. Happening kat buat duit gila-gila masa tu. Aku nak cerita korang lah zaman-zaman tu. Aku jual aiskrim soda tu. Ya betul. Ada zaman-zaman tu cerita dia. Masa tu mak aku beli rice cooker. Baru zaman tu ada rice cooker Panasonic. Mula-mula mak aku beli tahun tu. Aku ingat lagi. Kita punya kipas angin masa tu baru beli kita apa ni. Mak aku jual apa tau? Untuk beli benda tu dengan ada satu pakcik tu datang beli barang-barang mak aku buat tikar mengkuang jual. Bayangkan tikar mengkuang panjang 20 tu mak aku jual panjang 20 haster, 20 haster. 20 haster. Kau bayangkan mak aku jual RM35. Aku nak bayangkan. RM35. Pasal tu dah mahal lah. Zaman-zaman tu betul lah RM35 mahal. Tahun 70-an. Kau bayangkan sekarang ni berapa ratus ringgit orang jual. Ribu ada. Dia jual kat eBay. Ini apa?
Ya, betul betul betul. Sungguh-sungguh zaman-zaman tu. Tak ada tak. TV aku hitam putih, pakai yang tutup-tutup tu, apa macam ada tingkap tu, zaman-zaman tu. Bukan saya kat lincikang aja bos, itu dia. Apa ni, air kacang pun 20 mesin. Oh, dekat Tanjung Tualang tu. Dulu tengok wayang dekat panggung wayang Tanjung Tualang tu, baru 9 Kupang. Cerita Superman, cerita Hong Kong, cerita Hindustan. Oh. Aku ingat aku kena paksa dengan mak aku tengok cerita Detik 12 Malam. Naik teksi udah boleh Jangkat Tin pergi situ nak tengok mata-mata tengok Detik 12 Malam lakonan Nur Kumalasari. Tahu tak cerita tu? Oh, dahsyat boh. Tak juga bapak aku sewa RM5 sebulan dengan apa? Dengan kedai Cina. TV tu. RM5 sebulan zaman tu. Gaji bapak aku baru sebulan RM50 eh. Kau ingat apa? Oh, pasang skrin biru. Ya, betul depan dia. Ya, tak. Air kepal, bapak aku jual air kepal. Bapak aku jual cendol, bapak aku jual air kepal. Tak, Tanjung Tualang pula. Tanjung Tualang dekat dengan jalan nak pergi Mandawa, jalan nak pergi Kampung Gajah, jalan nak pergi tu Batu Gajah, tu Tanjung Tualang. Lain. Uh, Cangkat Tin. Oh, aku lahir di situ, Cangkat Tin. Uh, Dalam surat warna aku lahir di Cangkat Tin. SKC, Southern Kinta Consolidated. Tak ada apa pun aku nak rahsia tentang aku benda tu. Tak ada hal ni. Tapi ialah pengalaman-pengalaman cerita dia zaman-zaman budak ni. Aku pasal aku duduk rumah kongsi bawah cerita dia. Bukan kau tak ada. Tapi ingat satu. TV dulu kalau nak pakai TV ke radio kena ada lesen TV, lesen radio. Dulu kalau tak ada tu kena tangkap bawah cerita dia. Aku ingat lagi last aku rasa tahun 80-an dah ada lesen TV, lesen radio, lesen TV tu. Ha. Tak ada dah cerita 80 90 lah cerita. Lebih kurang lah. Tak tahu jangan tanya lah. Aman tu berapa ringgit tu RM5. Bapak aku lesen basikal. Aku ada lesen basikal. Basikal aku BMX aku nombor dia C185. Aku ingat lagi. Ha. Lesen 18. Itu mungkin lah aku tak ingat lah sungguh lah. Tapi lama sungguh. Aku tak ingat lagi lesen tu kalau aku frame kan masa dulu. Dulu ada frame lah. Kalau aku simpan agaknya laminate ke tu. Memang nostalgia sungguh. Benda-benda macam tu. Tahu. Motor masa bapak aku tu motor Honda 5 Kupang. Honda 5 Kupang. Lepas tu bapak aku beli satu lagi motor Honda 9 Kupang. Aku bawa adik aku pergi sekolah pakai motor Honda 9 Kupang. Panjang macam tu. Orang panggil sekarang ni motor GQ lah. Macam apa. Macam roadster apa gitu. Lebih kurang lah. Oh, aku ada bapak saudara aku pakai apa ni Vespa. Vespa lu sebelah RM11 dia bawa. Lesen ada Honda 5 Kupang betul. Bapak aku pakai Honda 5 Kupang lama. Honda 5 Kupang, Honda 7 Kupang, Honda 9 Kupang kata dia. Naik train tak best bos. Naik train biasa kau pernah naik tak apa rail bus. Dulu ada rail bus. Aku naik daripada Ipoh pergi Taiping. Oh dulu rail bus bos. Ada tiket naik rail bus. Betul. Itulah dulu. Hmm. Berata aku zaman-zaman dulu aku naik basikal, kau tahu tak naik basikal sampai ke mana? Sampai ke Teluk Intan. Kampung Gajah, Teluk Intan naik basikal. Jauh daripada Tentu Alam. Ke Ipoh naik basikal, ke Kampor naik basikal, ke Cepor, pergi apa ni? Apa nama? Macam-macam rata lah sebenarnya. Sampai Teluk Ensin naik basikal dulu. Ingat apa? Teluk Ensin jauh. Tak sangat. Lalu je apa ni? Kacang Ajung. Kacang Ajung kata dia. Siapa kata? Zaman dulu. Kita orang buat dulu satu rombongan dulu. Budak pergi apa? Gunung Tunggal. Bukit Tunggal. Zaman-zaman tu. 2 hari bulan. 2 hari bulan dekat library Shah Alam.
Pak Mat, tengok datanglah datang, tak ada masalah. Ahmad Mahmud dah tu bapak saya belum lah Honda CB betul lah tu ya. Duit lima duit. Nah, ya betul lama Mahmud situ lah. Sini sungguh kali tu dia. Jap. Aku macam-macam benda pelik zaman-zaman kecil budak kecil rasa kan. Tapi walau macam mana pun kena ingat balik rumah sebelum maghrib. Itu je dia. Kalau tidak memang kena besit dekat belakang, dekat kaki, dekat betih semua tu dengan apa ni getah paip. Memang kena. Oi sampai betul Teronok main saya Teronok sini bukan Teronok dekat Serkai Jadi tu aku naik basikal je. Lalu dekat Kampung Bali tu ada Seri Iskandar tu naik basikal je bawah je dia. Oh merata Seri bayangkan kawasan yang apa USM tu habis dekat masa dulu kawasan USM tu orang panggil ujung tembok. Bayangkan. Botol tak adalah masa zaman aku naik motor baru sampai botol. Basikal aku sampai situ je. Sampai kat sini area Seri Iskandar tu lah sekarang ni. Dulu namanya kawasan tu ujung tembok dekat tepi USM tu. Oi zaman-zaman dulu. Apa kakak ipar aku orang kampung Bali. Bila abang aku yang sulung kahwin, orang cakap, "Oh kahwin dengan mana?" Orang Bali. Oh ingat Bali Indonesia, rupanya Bali Terengganu je. Dekat tu. Teluk Batik itu lain, itu lain. Oh, marvelous, marvelous. Ada Vespa lagi marvelous, betul. Dia bedak-bedak sejuk sungguh. Kalau tak ada siap tu memang kena orang resitnya dia. Tak tahu. Tak ada. Kau takkan tahu macam. Kau takkan kenal kata dia. Tu memang tak tahu. Tu satulah benda yang kita tak akan tahu lah. Macam mana cara dia orang. Oi, komplek. Nama komplek Yifong tu bukan itu nama baru tu Yifong tu. Nama lama je Glory bos cerita dia. Dulu zaman-zaman aku main muzik dulu. Aku main drum. Dekat mana? Dekat Pasar Bulat bos cerita dia. Oh, jangan. Zaman-zaman dulu Pasar Bulat. Aku baik dengan salah seorang daripada pemain SYG sebab dia bapak dia polis. Dia. Abang dia SYG aku baik dengan adik dia. Oh, zaman-zaman tu Awak kapak punya zaman. Dia cakap pasal bulat tu memang dah tak ada dah aku tahu. Tak ada. Legend tu. Beli seluar jean. Bobson aku pakai dulu. Oh, aku salam. Akan post lepas 3 bulan. Secara berperingkat. Akan post. Tak ada masalah. Memang ada semua tu akan post. Kata dia. Zaman Super Gintar, ya. Super Gintar masa baru dulu. Masa nak masuk pun mereka bagi ucap selamat pagi sebagainya. Oh, marvelous lah. Sungguh aku cakap betul-betul lah. Kata dia. Panggung Hoover. Siapa yang tahu panggung Hoover kat Ipoh tu? Legend bos. Kata dia. Loken dekat area situ. Lama tak boleh tengok barang-barang lama. Siapa yang cakap tak tahu Ipoh? Aku ingat Ipoh. Aku membesar kat belah-belah sana. Kata dia. Aku duduk kampung sekejap je. Sebab aku banyak dulu. Tapi aku masih ingat benda zaman tu. Aku pergi konsert siapa tu? Shima kan. Penyanyi Shima tu kan. Dia buat konsert kat Ipoh. Kita orang naik basikal je daripada poli tu pergi sana. Kita tengok konsert. Aku dengan member aku 2 orang. Aku dengan Trash je. Loken kat pasar kan lah. Yang pergi tengok Shima punya konsert malam. Naik pakai basikal je di sana. Dekat poli. Itu sebelum aku direkrut lah. Zaman-zaman sebelum aku direkrut. Aku membesar zaman Ella and the Boys. Zaman rock kapak lama-lama lah. Tapi masa dulu sekolah ada talent time. Jadi kita orang masuk lah. Aku pakai buckle kat atas pinggang aku. Peluru hidup. Orang lain peluru biasa. Aku peluru tu 7.62. Bersusun. Orang lain peluru kapur. Aku peluru hidup. Kena marah dengan cikgu. Macam dia. Nak juga orang beli orang pensil scafitas semua tu. Oi, jangan. Aku salah. Tak ada hal. Alright. Tapi macam aku cakap lah. Zaman-zaman tu memang. Tapi itulah. Baju apa yang Jepun punya kumpulan tu. Segala-gala. Aku salah. Zaman-zaman tu memang lagu rock memang layan semuanya. Dia. Zaman tu sekolah tak tahun memang ada. Bulan 8, bulan 10, bulan 8 ada talent time kat sekolah. Masuk muzik lah banyak. Aku main drum masa tu.
tahulah sikit-sikit ketuk-ketuk drum ni. Masa tu main dekat studio SYG dekat Pasar Bulat lah. Loudness, yes, Loudness. Betul. Jepun yang group. Zaman-zaman tu. Tapi bakal aku buat pakai tempurung ada satu. Lepas tu yang satu lagi aku pakai peluru hidup. Cikgu marah kena denda aku. Orang lain semua pakai peluru kapur. Pelongsong aja. Aku peluru hidup 7.62. Cikgu tanya mana dapat? Ada lah aku cakap. Dekil betul. Sebab aku ada buatlah sebab senjata secara haram. Buat rifle lah zaman-zaman tu. Mata zaman aku tingkatan 4. Tingkatan 3 tingkatan 4 lah. Itu zaman-zaman tu. Dulu senang lah dapat. 5.56 lagi senang lah dapat. Tak ada halnya. Apa ni, apa panggil? Peluru kapur lambak berkotak-kotak kata dia. Tak ada hal. Tak tahu zaman-zaman budak ni macam mudah nak cari benda-benda tu. Tahu dekat mana nak cari. Jangan tanya dekat mana. Pusing aku pergi naik bas aku tak ada Batu Gajah aku tu. Abang aku kejap duduk dekat Pusing dulu. Makan taksi tak mau pergi tu lah. Malam-malam nak dekat area tu apa di sana tu. Tak tahulah pula wallahualam tu dia. Tak tahulah. Aku macam-macam benda-benda pelik aku buat. Di sekolah aku macam itu dia. Aku tu banyak macam benda pengaruh lah. Tapi hormat daripada cikgu tu, even sampai hari ni, cikgu-cikgu aku tu kalau aku jumpa, aku still hormat gila-gila. Even dalam aku jadi friend aku dalam Facebook dululah masa aku ada Facebook. Bayangkan. Cikgu Saidmon, nama dia Saidmon. Lepas tu cikgu Muhammad Ali, cikgu Chailun Guan. Ramai lah, aku tak ingat lagi banyak nama tapi ramai cikgu-cikgu tu. Aku still respect cikgu-cikgu aku. Sampai sekarang. Kalau dia bercakap, jangan, aku akan tetap bukan cakap jangan. Aku tak pernah nak lawan, tak berani bos, cerita dia. Takut. Cuba berkat loh cerita dia. Kan ada dalam cerita The Rock dia potong Rock O tu kan dia potong bas punya tu kan yang apa ni seat bus tu kan. Itu standard, itu legend zaman tu memang semua orang buat itu. Nak tengok dia lepak kat mana? Lepak dekat Glory. Dulu namanya Glory, sekarang ni namanya Yifong. Pasal Yifong tu namanya Glory dulu. Itulah tempat lepak tu. Lepak geng-geng rock kapak Malaysia. Itu dia. Super Genta. Zaman-zaman dia tu. Seronok zaman-zaman tu. Kalau kita fikir balik, kenangkan balik zaman-zaman tu memang best. Dia sungguh kau bayangkan, aku buku report kad tu tak ada tangan tau. Aku tiru tangan bapak aku kena marah tau. Cikgu tahu aku punya. Pernah sekali kenapa tak ada tangan ni? Bapak saya tak nak tangan cikgu. Tak apa. Cikgu Cina Shailun Guan tu datang rumah aku, jumpa dengan bapak aku. Memang kena lepas tu lah aku. Mampu betul. Kau bayangkan dulu cikgu punya hormat dengan bapak kita pun hormat dengan cikgu. Kenal, cakaplah anak siapa. Jangan buat gila. Pengetua pun tahu. Aku ingat lagi yang aku cerita kat korang tu. Dulu aku cerita tentang apa ni? Pengetua tu siap bagi duit tu kat aku tu. Dia panggil aku buat pengumuman satu sekolah tanya apa ni? Panggil aku nama aku, dia suruh panggil aku masuk dalam jumpa pengetua. Aku ingat dah kena belasah dah apa ke sebagainya, kena rotan. Pak Ras tanya ada duit tak? Aku bagi kat aku. Dia bagi kat aku tau duit belanja. Aku pun cakap, tak apalah bagi RM10 masa tu. Pengetua paling garang lagi, Cikgu Fakarudin. Arwahnya Cikgu Fakarudin. Aku pergi masjid hari Jumaat, tumpang kereta dia. Punya berani tanya, cikgu saya nak tumpang boleh? Dia naik. Terlambai, budak-budak lain tak berani. Aku buat berdegil lah. Bayangkan zaman-zaman tu. Standard, tiru tanda tangan bapak tu standard. Ya. So, kadang-kadang cikgu tak nak kacau lah. Tapi macam cikgu-cikgu aku dah kenal tangan bapak aku. Lepas tu kenal aku. Memang tak boleh percaya punya. Takut tu. Tak tahu tak? Keputusan kurang 5 markah dari sebelum dia. Aku tak pernah yang tu. Semua markah aku atas daripada 60, 70.
Paling-paling pun. Tapi 90, 80, 90, 100 pun biasalah. Tapi tak boleh kurang daripada tu. Kurang sikit memang kena penampau. Zaman dulu. Bapak gila babi ni. Bantai. Ya, sungguh. Aku ingat lagi masa aku tengah darjah 5, masa nak penilaian darjah 5, bapak aku sanggup ambil berehat sekejap daripada kerja lompong dia. Dia hantar dekat aku pensil untuk aku ambil jawab periksa. Darjah 5. Aku punya rasa seronok, bangganya aku masuk periksa. Aku buat betul-betul. Tak? Zaman tu aku dapat 5A bos. 5A. Aku 3 orang je kat sekolah tu. 3 orang tu dapat 5A. Tahu tak? Yang 2 orang, seorang jadi doktor, seorang lagi jadi manager bank, aku begitu tu. Tak? Yang Roslina tu dia pergi Australia masa tu. Dia belajar kat Australia. Bayangkan bila aku dapat tu keputusan penilaian darjah 5 tu, aku cerita kat bapak aku, mak aku, bapak aku tak percaya bos. Sebab dia tahu aku main-main. Tak percaya. Bila aku tengok, dapat macam ni . Bayangkan aku punyalah seronok. Aku rasa berbangga dapat membahagiakan dia orang. Merasa dia orang rasa macam, anak aku pandai lah. Kata. Sungguh. Aku rasa, aku rasa macam, seronoknya cerita dia. 5A. Sebab aku ingat lagi bila bapak aku bagi tu. Sebab aku pakai pensel yang depan belakang tu. Dia potong-potong masa itu sekolah. Aku tak ada duit. Keluarga aku susah. Cerita dia. Bapak aku gaji RM100 je sebulan. Zaman tu. Gaji 2 kali. RM50, RM50. Kau bayang berapa nak bagi? Adik ada 7 orang. Adik ada 7 orang. Belajar kat sekolah menengah sebagainya masa zaman tu. Tak ada benda pun cerita dia. Tapi bila bapak aku bagi tu aku belajar betul-betul. Aku duduk depan sekali. Aku punya meja kat depan sekali. Tak ada siapa aku nak boleh tiru dekat dinding. Dua-dua arah dinding. Tak nak tiru siapa. Aku buat lah. Berjaya aku dapat 5A. Dulu-dulu pun. Aku memang belajar kira mudah belajar cerita dia. Sampai sekarang pun. Jadi itu cerita dia. Tinggal lagi 2% bateri. Tak apa. Tak lagi kita ada habis. Aku nak biar sampai habis. Baru aku stop. Kan. Tak payah cerita dia sikit lagi. Okay. Alright. Pukul 10.50 kita stop kat sini sajalah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa malam esok singgih. Lepas tu nanti aku nak bergerak ke KL. Ada jumpa kita dekat MNG. Meet and greet dekat RTU Perpustakaan Shah Alam. Okay, aku doakan semua macam biasa seperti mana yang sebelum-sebelum ni aku doakan sama je. Saya nak pendekkan semua ni. Cerita dia. Alright. Apa-apa jangan lupa. Hormat tu tak pernah ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.